trust tu mungkin akan hilang dan isteri akan start control balik company ataupun isteri tak boleh control balik company. Dalam apa-apa keadaan kalau tak ada duit, tak ada masalah. Tapi bila company dah start berduit, biasanya ada masalah. Dalam masa sekelip mata saya tak sangka saya akan jadi anak yatim piatu. Dia lost tau, dunia tu lost. Walaupun saya ada adik-beradik yang lain, dan saya tak pernah terfikir benda-benda yang berlaku pada diri saya waktu tu akan berlaku pada diri saya. Dan start dari situ yang saya rasa Allah nak ajar saya tentang dunia. Kalau kita bergantung pada manusia, kita mungkin akan kecewa. So kita buat yang terbaik untuk diri kita, tapi kita jangan susahkan orang. Kita bantu orang, kalau kita ada kelebihan kita bantu orang, tapi kita kena berdiri atas kaki kita sendiri. Kalau seandainya saya hidup ni, saya sedekahkan semua apa benda yang saya buat baik. Kalau ada pahalanya, saya nak sedekahkan pada mak ayah saya. Dan tu yang memandu saya sampai hari ni lah. Ikhlas ni ataupun jujur ni, dengan kita claim diri kita jujur. Jujur ni bermula dengan diri sendiri. Kalau dengan diri sendiri kita tak mampu jujur, macam mana kita nak jujur dengan orang lain? Kenapa nak jumpa lawyer time bermasalah? Kenapa tak jumpa lawyer time tak bermasalah? Kenapa anggap lawyer tu penyelesai masalah, sedangkan lawyer boleh jadi penghalang kita daripada mempunyai masalah. Orang takut pada lawyer ni mungkin satu sebab kos. Tapi tentang kos ni sebenarnya, kalau jumpa lawyer sebelum bermasalah, jauh lebih murah, jauh lebih rendah berbanding dah ada masalah. Tapi berapa ramai yang berani jumpa lawyer untuk dengar advice lawyer tu? Kan dia hanya berani jumpa lawyer bila dia dah kena saman. Apa duit yang kita boleh ambil, apa duit yang kita tak boleh ambil, apa claim yang boleh kita buat, apa claim yang kita tak boleh buat. Kan contoh, kata business owner Senang Berhad, Sabtu Ahad kita pergi makan dengan family kita, kita pergi claim kat office. Itu tak betul. Ramai je usahawan-usahawan yang merompak company sendiri tanpa dia sedar. Satu hadis yang menceritakan tentang Allah akan memberi ganjaran syurga kepada orang yang berbuat baik, tetapi orang yang buat tak baik ni dia akan masuk neraka. Tu satu hadis yang betul sahih. Al bayyinatu alal mudda'i wal yamin alaman ingkar. Maksudnya siapa yang membuat tuduhan, dia kena datang dengan bukti, dia kena datang dengan keterangan. Wal yamin alaman ingkar, maksudnya orang yang dituduh pula cukup sekadar mengangkat sumpah, dia tak lakukan benda menafikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke podcast Tanpa Skrip. Assalamualaikum Remy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa khabar je? Alhamdulillah Remy. I seronok sangat hari ni Remy. Kita dah ada sponsor lah Remy. Alhamdulillah. Masya Allah. Cuba ambil sikit tu Remy. Ni dia. Wah, I memang pakai ni dalam kereta sebab you bagi. Yelah, wajib pakai lah. Kan, Wajib pakai. Terima kasih kepada Bliss kerana sudi menaja podcast ini. Sponsor podcast sendiri. Sponsor podcast sendiri. Kan kita daripada awal, Betul. kita shock sendiri, Betul. Remy. Tapi nak kata shock sendiri pun Remy, tadi I dekat surau dengan penonton setia podcast kita, Dr. Amar. Okay. Hari ni mention nama. Oh ya, Dr. Amar, pemilik klinik Puteri Jaya. Ada 3 branch. Hebat dia Remy. I dekat surau nak asar tadi. Tiba-tiba baru buka kasut, ada satu abang ni. Shout out abang tu kerana tegur I tadi. Dia kata, I watch your podcast. I like watching your podcast. I rasa terus berbunga-bunga hati. Okay, lepas tu I tanya dia episod mana yang dia tengok. Dia dah tengok 4 episod. Yang kelima belum lagi. I see. Okay, lepas tu tiba-tiba Remy, dia tanya, mana host podcast lagi satu? Alah, Ayo, nasib baik I tak kata ada. popular betul lah Remy. Popular sekarang. But anyway, thank you Bliss for Alright. sponsoring podcast Clip On ni, the first so far yang ada produk yang ada ni, brand yang ada ni. Untuk di Malaysia,
The first membrane untuk car freshener lah. Membrane. Apa kebinatang membrane tu, Remy? Kalau dalam kereta yang kita tengok kan, benda yang paling sensitif adalah orang tak nak risiko ada pewangi kereta yang tumpah dalam kereta kan. Dan benda yang paling penting adalah pewangi kereta yang paling convenient untuk orang pakai. Okay. So that kita just clip dekat kita punya sunshade tu, clip je. And so terus dapat wangi satu kereta. Wow, Simple. senang aja you kepada penonton-penonton setia walaupun 83% mengikut data tidak subscribe kepada YouTube podcast Tanpa kita. Skrip ni, tolonglah subscribe dan jangan lupa pergilah dapatkan di mana ni, Remy? Boleh check out dekat kita main TikTok, dekat Shopee dan juga semua ejen-ejen Bliss yang berdaftar di seluruh Malaysia. Okey, tapi macam steady pula Remy dalam podcast you tak perlu nangis-nangis jual produk. Anyway, kita teruskan. Tak payahlah kan. Tapi kepada mereka kat luar sana yang sedang menonton podcast kita, boleh support Bliss guna dalam kereta korang. Support. Nak wangi senang je. Harga pun murah. Kenapa tak nangis? Tak perlu nangis. Sebab bila our product talk by itself. Kan? Kalau produk tu bagus, orang tetap akan beli dan pakai. Okay. Alright, berbalik kepada tujuan asal kita, Remy. Ini episod kita yang dah ke berapa Entahlah ke-6 kot. Episod yang ke-7. Ke-7. Masya Allah, 6, 7. Anyway. Ke-6 kita dengan Sarman. Sarman Printing. Ke-7 dengan guest kita pada hari ini. I nak tanya you, Remy. You sekarang adalah seorang pemilik bisnes. Betul. Which is important? Accountant ataupun legal counsel ataupun lawyer? Both. Why? Penting sebab ramai orang buat bisnes je, dia tak celik dengan undang-undang. But it's an apa orang kata unnecessary cost. Tak. Cost yang Tapi ramai orang dia kalau sakit jumpa doktor. betul? Buat bisnes, kalau ada problem, cari lawyer. Ya ke? Penting ke? Penting. Are you sure? Sure, sebab bila kita buat bisnes, kita tak ada governance yang baik. Bila kita berhadapan dengan, bila kita tak mengikut undang-undang, bila berlaku legal case je, Alright. adalah consequences yang kita kena tanggung. Betul, tetapi kalau dalam konteks SME kan, dia bukannya nak buka pekong sangat dan dia bukan nak bagi tahu sangat lawyer ataupun even accountant apa benda yang berlaku dekat dalam company tu sendiri, sebab kebanyakan mereka lebih suka merompak dan tak ada tata kelola yang betul. Dan lately ni pun I banyak menulis tentang benda-benda Rajin macam you menulis sekarang rajin I menulis sebenarnya untuk, dia tak ada tujuan apa, tetapi sebenarnya untuk membetulkan salah faham tentang bisnes. Dan memang betul I accountant, tetapi dalam bisnes yang paling utama adalah stewardship of the business. You know, macam mana tata kelola tu patut dijaga dengan betul. Sebab dia begini, kita dekat usahawan SME di Malaysia kebanyakannya beragama Islam. So, jadi kadang-kadang salah laku kita buat dalam syarikat itu, I rasa macam apa timbang tara dia tu, Remy. Jadi you know what I mean. Jadi I kena bagi tahu ada cara yang betul. Itulah penting ilmu stewardship ni. You know, yang banyak orang kadang-kadang terlepas pandang dan tak nak ambil kisah sangat. dan akhirnya dia akan merompak syarikat dia sendiri. Betul. Sebagai contoh lah kan, adalah teman, tak payahlah sebut nama. Sekolah anak, bil sekolah anak pergi international school. Bil sekolah anak, Company yang bayar. Macam mana tu? Itulah dia, itulah stewardship. Itu belum lagi LHDN datang, audit company's account and tengok benda lah ni, and then you kena add back and then they will charge you incorrect return and penalty now is 200%. Faham tak, Remy? So I don't want to really go into detail pasal benda lah ni, tetapi bila I tengok teman ni kan, daripada, I'm not judging, this is real life, daripada Mesir tau. Bila dia imamkan solat macam dalam kari tau. Macam you know, masuk musabakah punya level. Tapi merompak harta syarikat. Macam mana nanti tu, Remy? Yang tu nanti kita komen. Faham tak? Betul. Itu
di dunia tu kita nak bercakap, mungkin I bukan orang yang layak macam kata viewer kan untuk mempertikaikan ini, tetapi kena ada amanah tu Remy. Itulah dia ilmu stewardship of the business adalah tentang amanah, integrity tu. Okey, berbalik kepada soalan tu Remy, dah lama kita berbual ni Remy. Sila perkenalkan. Itu sedikit introduction lah. Okay. So dalam episod kali ni penting bila kita yang viewer kita yang tengok podcast kita, apa yang I nak highlight adalah supaya sesiapa yang buat bisnes ataupun baru nak buat bisnes, diorang celik dengan undang-undang. Betul. So which is kita tak buat bisnes, kita menggunakan logik dan juga pengalaman kita saja. Kita kena tahu juga daripada segi sudut undang-undang, macam mana kita nak drive bisnes kita. Betul. Okay, so that's why kita bawa guest kita pada hari ini. Kita tak nak buang masa. Encik Zahari Effendi daripada ZFP, Zahari Effendi and Partners. Assalamualaikum bang. Assalamualaikum abang. Waalaikumsalam Datuk. Apa khabar bang? Ya, khabar baik alhamdulillah. Terima So kasih. thank you bang sebab datang pada sesi episod kita kali ni. Ya. Dah tengok belum bang tanpa skrip podcast ni? Memang follow setiap minggu. Ya. Daripada apa yang pertama sekali daripada Datuk lagi. Oh ya. Ah. Apa yang you suka pasal episod I? Dia sebenarnya Pandangan netizen ni. tanpa skrip ni, saya suka konsep dia sebab tak ada skrip. Okey. Saya sendiri pun hari ni pun berdebar juga sebenarnya. Oh. Sebab tak ada skrip, tak tahu apa soalan yang akan ditanya lah. Tapi Ni abang punya first podcast First podcast. First okay. podcast. So you as a lawyer, betul? Betul. You appear in court. Ya. Okay. Kenapa you nervous Dia dekat dalam mungkin, podcast ni? Lawyer nervous. dia mungkin sebab medium yang baru lah. Kalau di court tu Okay. kita tak ada masalah pun nak Alright. muncul kan. Tapi ni medium yang baru. Okay. So itulah. Saya harap saya dapat bagi satu input yang baru lah malam ni. Alright, faham. Okay, apa tu pihak pembelaan ya, pihak pembela. I nak tanya satu soalan. I berjumpa dengan ramai usahawan, ada pengalaman banyak-banyak tahun. I jumpa dengan ramai usahawan, husband and wife running a business together. I'm talking about business meaning in the context of Sdn Bhd. Bukan enterprise. Okay. Alright. Okay. So husband and wife probably director of a company. Shareholders ataupun directors agreement, shareholders agreement, ataupun apa sahaja agreement ni penting tak walaupun ada surat nikah? Sangat penting. Okey, kenapa? Kalau saya sendiri sebenarnya antara benda yang saya selalu bercakap apabila jumpa company yang husband and wife ni, ini yang antara yang saya tekankan, iaitu partnership agreement ataupun shareholder agreement. Yeah. Walaupun suami isteri. Walaupun suami isteri. Sebab lagi bila suami isteri ni, dia lagi parah nanti kalau bergaduh. Apabila contohnya berlaku perceraian. So benda-benda ni dalam partnership agreement tak menyatakan apa yang akan berlaku, exit clause apa. So benda-benda ni akan jadi bermasalah pada masa hadapan. Terutama kalau sekiranya suami tu nanti berpoligami. Okay. So dia akan jadi masalah dan berlaku kematian. Dia kalau poligami bang kan, tak ada masalah pun masalah. Tak ada bang. masalah tu sebenarnya sebab sekarang ya Tuan Zahari. Tuan Zahari ya. You dah mencampur adukkan hukum agama dengan hukum civil ni. Bukan, dia macam ni sebenarnya. Apabila buat company suami isteri. Ya. Suami isteri, kemudian tidak ada sebarang perjanjian yang govern antara keduanya. Right. Hanya trust suami isteri. Tapi apabila berlaku suami berpoligami, maka trust tu mungkin akan hilang dan isteri akan start control balik company ataupun isteri tak boleh control balik company. Right. So benda-benda ni akan menyebabkan harmoni dalam company tu akan hilang. Staff akan rasa tak selesa sebab akan melihat majikan dia bertikai antara satu sama lain, dan kalau misal kata kita dapat watak kedua tadi yang control company, dia akan jadi lebih parah lah. Huru-hara. Okay. Itu baru satu keadaan. Kalau berlaku kematian pada suami, so share suami tadi akan jadi faraid dan perlu dikongsi antara dua isteri ni tadi. Right. So sebab tu saya memang selalu tekankan partnership agreement sangat penting kalau suami isteri buat bisnes sama-sama. Sangat penting. Okay. Faham tak Remy? Faham? Tak, sekarang ni pada saya kan, bila tak ada masalah, tak adalah yang benda yang berbangkit. Jadi bila ada isu tu, baru kita nak tengok dia punya black and white tu. Dia dalam apa-apa keadaan kalau tak ada duit, tak ada masalah. Tapi bila company dah start berduit, biasanya ada masalah. Okay.
Okey bang, sebelum kita nak ke topik kita kan. Adakah tak benda ni kita nak dia jadi intro dulu lah. Ya. Abang memang bercita-cita nak jadi lawyer ke apa daripada kecil? Saya tak, sebenarnya kalau ikutkan, saya tak pernah bercita-cita pun jadi lawyer. Cuma daripada kecil memang ada keinginan nak pakai kod. Tak tahu kenapa. Atau apa banyak tengok movie. Mungkin kot waktu Habis kecil. kenapa hari ni macam YB lah baju batik? Macam YB je lah. Dia sebab takkan nak pakai kod masuk podcast. Okey. Betul? Jadi memang daripada kecil keinginan nak pakai baju cowboy Okey. dengan nak pakai comelnya. baju kod. Cuma bila besar tak tahu tiba-tiba Allah nak lorongkan tu dapat pakai kod. Itu je lah kot. Jadi bila jadi lawyer ni dia pakai kod, dia tu yang seronok tu. Itu je lah kot. Saya rasa keseronokan tu. Right. So masa abang yalah since lepas COVID tu and then saya jadi rapat dengan abang kan. Ada satu ayat yang abang beritahu dekat saya yang sampai sekarang saya masih pegang lah. Which is abang beritahu dekat saya, abang very close dengan mak abang and then ada berlaku insiden dalam family abang. Kemudian benda tu yang dia ada satu quotes yang abang cakap, kita datang ke dunia ni seorang, kita akan balik pun seorang. Sebelum ni bang kan, ada satu kisah hidup orang yang saya kenal pada saya luar biasa. Tapi lepas saya dengar abang punya cerita, pada saya, sebelum kita nak masuk ke topik kita, kisah kehidupan abang ni saya rasa boleh jadi pengajaran kepada orang kat luar sana bang. Jadi saya nak abang share, maksud saya bila abang faham makna hikmah berlaku dalam hidup abang yang kita datang ke dunia ni seorang, kita akan balik pun seorang, berlaku disebabkan insiden tu. Cuba abang kongsikan dengan kita kisah tu. Dia beginilah, sebenarnya saya segan bila Remy cakap ni kan. Cuma itu sebenarnya adalah satu benda yang dalam diri saya. Dia sebab saya tak pernah terfikir yang saya akan jadi anak yatim piatu dalam masa orang kata spontan tu. Maksudnya dalam masa yang sama Sekelip mata je. Sekelip mata. Dalam masa sekelip mata saya tak sangka saya akan jadi anak yatim piatu. Jadi bila jadi macam tu, dia lost tau, dunia tu lost. Walaupun saya ada adik-beradik yang lain, yang meninggal tu adalah family saya, termasuk kakak dan abang ipar yang baru kahwin 2 hari waktu tu. Walaupun saya ada adik-beradik lain, tapi hubungan saya dengan abang-abang dan kakak tu sebenarnya jauh sikit waktu tu. Waktu sekarang memang rapat lah. Waktu tu jauh sebab mereka masing-masing dah ada keluarga waktu tu. Jadi bila hilang orang yang kita membesar bersama, mak, ayah, kakak tadi, dia jadi macam hilang. Gelap dunia tu kan. So bila gelap, waktu tu saya rasa macam ni lah. Saya tak pernah terfikir yang saya akan jadi anak yatim piatu. Dan saya tak pernah terfikir benda-benda yang berlaku pada diri saya waktu tu akan berlaku pada diri saya. Bila kejadian tu? 2001. 2001, how old were Saya you baru then? 20 waktu tu. Oh, muda lagi. Ya, waktu saya anak bongsu. Okey. Dan saya masih lagi orang kata waktu tu masih tidur bawah ketiak mak lagi lah. Abang berapa orang adik-adik bang? Ada 6 Abang 6, abang yang bongsu. yang bongsu. So bila kejadian tu saya jadi tinggal 5 beradik lah. 2001. 2001. So waktu tu sebenarnya dah start dari situ yang saya rasa Allah nak ajar saya tentang dunia. Allah nak bagi tahu saya dunia ni tak seperti mana yang saya fikir sebelum tu. So waktu tu bila berlaku kematian tu, kita start menilai watak-watak manusia. Ada watak yang datang pada kita dengan watak yang baik, okey tak apa, nanti masa belajar nanti pak cik akan tanggung, kau kahwin nanti pak cik akan buat kenduri, sponsor semua. So waktu tu kita rasa lega lah. Waktu tu kita memang rasa lega sebab kita rasa ada juga orang yang bersimpati dengan kita. Tapi hakikat dia dalam perjalanan selepas tu, selepas semua dah balik, waktu tu baru kita sedar, tadi nampak macam ramai. Tapi hakikatnya sebenarnya mak ayah aku pun dah tak ada, dah tinggalkan aku. So sekarang tinggal aku seorang. Faham. Kan? So dari situ dalam perjalanan daripada 2001 tu sampailah mungkin 2004 tu, saya start bukan menilai manusia, dia start mengenali manusia, watak-watak manusia. Rupanya betul, kita nampak ramai, tapi kita seorang sebenarnya. Kan? Macam contoh kan, saya bagi contoh kan. Macam hari ni mungkin saya ada isteri, saya ada anak-anak kan. Dan kita rasa kita ramai. Tapi hakikat dia kalau Allah nak panggil kita, Allah nak jemput kita, isteri kita tu pun takkan sanggup duduk dalam lubang kubur dengan kita. Walaupun dia kata dia cinta kita macam mana pun, dia takkan sanggup duduk sekali dalam lubang kubur dengan kita. Sama juga dengan kita.
kalau berlaku apa-apa, kita pun tak sanggup duduk dalam lubang kubur tu. So sebenarnya macam saya cakap lah, kita datang seorang, kita balik pun seorang nanti. Jadi bila kita hidup ni, kenapa kita nak bertuhankan manusia? Kenapa kita perlu orang kata terlalu bergantung kepada dunia ni? Itu saya punya pandangan. Okay bang, mungkin Datuk You were 20 then. Sorry Remy, I mencelah. Sebab I pun baru first time dengar. You 20 waktu tu. Ya. You kehilangan Mak ayah, ayah. kakak dan abang ipar yang baru kahwin 2 hari waktu tu. So apa kejadian tu Dia sebenarnya? accident. Kami on the way ke rumah pengantin lelaki. Diorang baru kahwin. Diorang kahwin 27 hari bulan 9. Alright. 27 hari bulan 5. Okay. 2001. Alright. Nikah. 29 bulan 5 kita rombongan pengantin pergi ke rumah pengantin lelaki. Lelaki. Di Kuala Kenduri Kerai. dekat pihak lelaki pula. Ya. Okey, lepas Jadi tu on the way tu accident. Kereta pengantin sepasang tadi dengan mak ayah saya dalam kereta tu accident meninggal 4 sekali. 4 sekali. Ya. Ya Allah. So orang kata periuk belanga tu, kemah tu pun belum habis basuh lagi, kita dah bawa balik jenazah dekat rumah tu. Macam tu lah. Tak bang, momen ni tak cukup tragik lagi bang. Saya nak abang ceritakan dengan kita. Maksudnya yang masa tu abang anak bongsu. Abang very close dengan mak kan. Yeah. Lepas tu akak abang baru menikah. Itulah akak yang abang paling rapat kan. Ya, betul. So nak pergi rumah belah lelaki lah. Ya. So maksudnya masa insiden tu, saya nak abang ceritakan insiden pada ketika tu, which is kereta tu kat depan. Abang ceritakan insiden tu. Okey, sebenarnya saya tak lihat kejadian tu. Dia cerita dia yalah, ini dia jadi kisah hidup ni. You ada dalam konvoi tu? You Saya ada, tapi saya tak berada di belakang kereta kejadian. Tak bang, sebab saya belajar dari kisah hidup abang. Okey, dia macam ni lah. Benda ni sebenarnya saya anak yang bongsu dan saya lah satu-satunya anak yang dihantar ke sekolah agama waktu tu. Jadi saya ingat pagi tu, masa sebelum konvoi kita bergerak daripada rumah tu, saya tak tahu kenapa saya mendapat keberanian yang saya tak pernah buat pun sebelum tu. Iaitu? Keberanian tu adalah saya cakap dengan arwah ayah, sebelum kita gerak saya nak bercakap. Dan saya bercakap di tengah padang depan rumah tu, saya bagi pesanan. Saya tak tahu daripada mana kekuatan tu datang. Pesanan saya waktu tu yang saya ingat adalah saya cakap dengan semua ahli rombongan yang perjalanan kita ni akan ambil masa dalam 5 ke 6 jam. So kita mungkin akan sampai di rumah pengantin lelaki nanti dalam sekitar pukul 6 dekat pukul 7. Jadi kita akan ada sembahyang Zuhur dan sembahyang Asar yang tengah perjalanan. Jadi saya minta supaya kita berhenti solat di mana-mana untuk jamak lah. Kan? Jadi saya minta siapa yang lead. Saya tak tahu, padahal saya budak lagi 20 waktu tu. Saya boleh cakap dengan orang-orang tua waktu tu. Kampung abang di Sungai Koyan kan? Di Sungai Koyan, di Fedah Sungai Koyan. Okey. Jadi saya cakap yang saya nak kita berhenti untuk semayang kan. Supaya bila sampai ke tempat Pihak lelaki. rumah pengantin tu, semua dah relax dah, tak perlu nak terkocok-kocok nak semayang kan. Jadi rombongan pun berhenti di Masjid Gua Musang waktu tu. Alright. Okey, waktu tu semayang Bertolak asar dari Sungai Koyan pukul? dalam pukul 11 pagi macam tu. 11 pagi. Dalam 11 pagi. Sampai Gua Musang pukul? Saya rasa dalam pukul 3, pukul 4 nak masuk asar. Kita Petang. jamak tahir waktu tu. Kita jamak tahir, betul. So waktu tu itulah momen yang terakhir saya melihat mak dan ayah saya dan kakak saya hidup. Sebab masa sampai Dekat masjid tu? Di masjid tu. Itulah momen terakhir saya. So saya nampak sampai-sampai ayah saya terus sembahyang, kakak dan mak saya pun sembahyang. Kemudian bila dah lepas sembahyang, saya masuk dalam kereta, saya naik kereta dengan abang. So kereta kami tu start keluar daripada Masjid Gua Musang tu, saya nampak mak saya tengah makan aiskrim. Itulah momen saya yang terakhir mak tengah makan aiskrim. Jadi waktu tu saya macam berseluruh daripada dalam kereta saya. Abang dalam kereta tu dengan siapa? Saya dengan keluarga abang saya. Okay. Abang punya abang? Keluarga dia lah, keluarga abang. Wife dia? Wife dia dengan Anak-anak dia? Anak-anak dia. Jadi saya berseluruh dalam kereta cakap, mak makan aiskrim sebab mak saya ni jarang makan aiskrim. Aiskrim yang Kon. yang Aiskrim. kon tu kan. So itulah momen terakhir dan dia senyum lah tengok saya waktu tu. Mak abang tak balas apa-apa Tak pun? ada. Tapi saya memang perasan dia daripada malam tu dia tak kurang bercakap dengan saya. Oh. Dia kurang bercakap. Kan? Tapi kita tak trigger apa-apa lah waktu tu. Kan? So lepas daripada Gua Musang, kereta kami bergerak dulu tapi arwah ayah ni potong. Berapa kereta yang konvoi masa tu bang? Dalam 6 ke 7. Oh, okey. 6 ke 7. Punca dia sebenarnya
ada satu kereta rombongan tu dipandu oleh makcik-makcik. Maksud dalam tu perempuan-perempuan tu, kawan-kawan arwah mak. Kereta tu hilang. Waktu zaman tu 2000-2001 tu dia tak ada telefon, tak meluas lagi. Ya, betul. Kan? Jadi tak tahu dia hilang. Jadi arwah ayah saya tahu, dia risaulah kan nanti kawan-kawan yang pakcik-pakcik ni cakap apa pula bininya hilang macam tu lah. Right. So walaupun kami jalan dulu tapi dia potong kami. Sebabnya kami berfikir makcik-makcik ni semua yang satu kereta ni di depan. Alright. Rupanya dia di belakang. Dia di belakang. Jadi mungkin sebab itulah dia nak mengejar tu. Itulah bertembung tu. Kan. Jadi panjang lah cerita ni. Tak apa bang, boleh panjang. Jadi waktu tu dalam kejadian berlaku dalam pukul 5 lebih. 5 petang. 5 petang. Kami dalam pukul 4 lebih lah daripada bergerak daripada Gua Musang tu. Tak ada dia tak fikir apa-apa tau. Kita tak pernah fikir benda yang buruk akan berlaku kat kita. Orang nak uji tu kan. Tengah-tengah berjalan tu daripada dia 6 biji kereta tak silap saya. 2 biji kereta pakcik saya depan, dia dah terhoyong-ayang mengantuk. So last sekali kami 2 biji kereta berhenti. 3 biji kereta berhenti. Jadi yang 2 biji kereta kakak saya satu kereta, arwah ayah satu kereta, yang kereta makcik 6 kereta lah semua sekali. Dia dah ke depan. Kami biar je lah. So pakcik ni pun bersihkan muka lah, hilangkan mengantuk, dia jalan balik. Kereta yang terhoyong ayang tu lah. Tadi kan. So bila jalan balik, tak lama lepas tu jam. So jalan masa tu jalan Kuala Kerai. Agak pelik lah. Saya memang tak biasa. Zaman tu memang saya tak biasa lalu jalan tu. Abang saya kata, pelik ni jalan ni jam. Sebab jalan ni tak sepatutnya jam. Melainkan ada roadblock atau accident dia kata. So kami berjalan pelan. Tiba-tiba dalam pelan-pelan tu saya nampak lah orang-orang kampung kiri kanan tu dia keluar, semua menuju ke depan. Menuju ke depan kan. Jadi abang saya pun kata waktu tu, ni ada accident ni kot. Tapi tak terfikir yang kita tau, keluarga kita. So tengah bersusun-susun kereta tu datang Land Rover polis. Saya nampak dia tunjuk satu kereta pakcik saya depan, dia tunjuk. Lepas tu dia tunjuk kereta kami, dia tunjuk kereta belakang. Jadi kami dah pelik. Bila Land Rover tu sampai dekat kereta kami, abang saya buka tingkap. Abang saya pun memang polis waktu tu. So dia tanya, ada apa cik? Dia kata, ada accident kat depan, kereta merah. Kereta merah, kereta pengantin dengan kereta makcik yang hilang ni. Ada 2 kereta merah. So kereta merah, accident apa? Accident, mati, seorang mati. Allah. Dia kata kat depan. Dia cakap daripada Land Rover kan. Yeah. Waktu tu kita dah macam panik tau. Mati, siapa yang mati? Kereta makcik ni ke kereta pengantin? So ada seorang dalam polis dalam tu, dia kata pengantin mati. Allah. Waktu tu memang kakak ipar yang duduk belakang waktu tu dah menjerit lah. Kan, memang dah tak ada kereta lain lah. Kan? Cuma kita tak tahu siapa yang mati. Yang tahu pengantin. Kan? So Land Rover tu pun buka jalan bagi kami ke depan. Bila saya sampai ke depan dia, waktu tu kita tak ada perasaan sedih tau. Sikit sedih pun tak ada. Dia macam mimpi tau. Betul ke aku sedang menghadapi saat-saat ni kan? So bila saya sampai tu, saya tengok bomba pun tengah potong kereta kan. Masa tu kereta potong. Cepat bomba sampai masa tu bang? Kami dah sampai lambat sebab jam tu kan. Bomba kan? Sempat sampai dulu? Bomba sampai dulu. So abang saya yang polis tu, dia kata macam ni, barang sepah atas jalan, hantaran tu semua dah kat atas jalan kan. So dia kata jom kutip lah. Yang orang kampung menengok lah kan. Kita pun tak ada kita faham. Orang pun tak tahu nak react macam mana waktu tu. So kita kutip. Yang saya ingat lah, kereta Proton Saga tu daripada depan sampai ke tempat duduk belakang, kemek. Yang boleh buka bonet. Bonet belakang boleh buka. So masa tu bonet belakang dah terbuka. Abang saya kata kita bawa keluar apa yang ada dulu kan. So saya pun bawa keluar, angkut barang-barang tu, letak tepi jalan. Kemudian dah lepas letak tu, saya pun tutup lah bonet. Bonet tu boleh tutup. Bila tutup, saya baru perasan yang bomba tengah buat kerja. Bomba tengah potong kereta. Lepas tu saya perasan ada kepala. Rupanya ayah saya tersepit kat situ. Baru saya tahu waktu tu. Baru saya tahu yang ayah saya memang di situ. Sebab waktu saya sampai tu, orang situ kata 3 orang dah dibawa ke hospital naik LLN, Lembaga Elektrik Negara punya Land Rover kan. So saya tak tahu pun ayah saya berada dalam tu. So bila saya nampak dalam kereta tu 4 orang, 3 dah dibawa. Rupanya ayah abang masih lagi dalam kereta. Kita tak terfikir ayah aku kat mana, tak terfikir. So bila tengok tu, rupanya bomba tu tengah nak cuba keluarkan dia. Dan dia memang dah tak ada lah waktu tu.
So waktu tu saya tak boleh terima. Waktu tu macam betul ke benda ni berlaku kat aku ni? Kan kita selama ni kita dengar cerita accident orang lain, kali ni betul-betul depan mata kita kan. So saya biar je lah bomba tu buat kerja. Last kali bawa keluar, dia baringkan arwah ayah ni dekat atas jalan. Baring macam tu je. Waktu tu sangat sedih lah kita tengok. Sebab tak sangka ayah kita akan mengalami tu kan. So polis punya Land Rover tadi pun angkut bawa pergi hospital. Jadi waktu tu kita still positif lagi. Sebab saya sangat rapat dengan arwah mak. Sangat rapat. Orang kata nak manja lah. Nak manja. Saya tak malu mengaku saya nak manja. So saya positif untuk nak pergi ke Kuala Krai tu. Saya fikir mak saya akan masuk wad je. Saya tak fikir yang buruk tu. Walaupun saya tahu ayah saya dah tak ada, tapi saya tak fikir benda buruk akan berlaku lagi. Kan? So perjalanan daripada situ nak sampai Kuala Krai, saya rasa ada 20-30 minit juga. Taklah jauh sangat lah. Kira jauh jugalah. Kira jauh juga, 30 minit tu kira jauh lah dengan orang cedera parah tu kan. Okay. So still lagi positif, aku akan jumpa mak aku sekejap lagi. Abang daripada tempat accident ke hospital, siapa bawa? Naik kereta makcik. Dia sebenarnya belakang ayah saya, kereta kakak saya dengan makcik. Dia yang menyaksikan. Kakak saya memang menyaksikan lah kejadian tu. Kan? So bila naik sampai dekat hospital Kuala Krai waktu tu atas bukit. Kan? Bila saya naik atas bukit tu, saya dah start nampak pelik kat dalam hospital sebab nampak macam orang semua berpusu-pusu nak naik ke atas. Kan? Bila sampai di atas memang penuh, dekat kecemasan tu terlalu ramai orang. Sampaikan saya perasan ada satu orang pesakit tu pakai baju hospital. Dia bawa yang air tu kan. Dia pun nak pergi ke situ. Jadi waktu tu saya tak pernah terfikir mak saya akan meninggal. Saya tak pernah terfikir. Dia macam ni lah. Saya daripada dulu saya tahu masa tu akan sampai. Tapi saya tak sangka masa tu akan sampai hari tu. Kan? So bila saya berjalan tu, dia kosong. Tiba-tiba kakak saya tadi, rupanya masa kejadian bila Land Rover LLN tu bawa, kakak saya ikut sekali dalam Land Rover tu. So dia daripada kecemasan, dia nampak saya, dia terus berlari kat saya. Dalam ramai-ramai orang tu dia berlari. Dia kata, kita dah tak ada mak kan. Waktu tu saya macam kosong tau. Takkan kot. Dia akan fikir macam tu. Dia Masih positif lagi. Masih positif. Takkan kot mak aku mati. Dia tak terfikir lagi waktu tu. Allah nak cerita ni. So saya pun pergi ke depan. Bila pergi ke depan, saya tengok stretcher dekat depan kecemasan tu je. Ada 3 stretcher. Dah berbalut dah semua. Dah tutup kan. So kakak saya bawa saya pada mak. Dia kata ni mak kita. Saya tak buka. Saya tak berani. Saya tak cukup kuat untuk tengok mak saya. Waktu tu macam kosong sangat. Rasa kosong sangat. Kemudian kakak saya ni sangat rapat dengan saya. Kan? So saya pun tak rapat. Ayah saya lagi saya tak rapat. Alright. Kan? So tiba-tiba abang saya yang polis tu datang kat saya. Dia kata dia dah cek barang kemas. Mak dah tak ada lah, maknanya kat tangan tu dah tak ada. Sebab pengantin kan, mak pun pakai barang kemas, kakak ni pun pakai barang kemas. So dia kata tolong cek kakak saya ni, ada lagi tak barang kemas. Kakak saya pakai baju kurung waktu tu. Kan? So tangannya dah macam ni lah, orang dah buat kan, dia baring. So saya pun cek lah barang kemas, saya lurutkan tangan dia kan. Lurut kan. Bila lurut tangan kanan tu, kita tak nampak kan, kita lurut je, kita tak pandang pun. So rasa macam gelang dia tak tanggal lagi kan. So saya cakap dengan abang saya, ada gelang tak tanggal. Abang saya kata tanggalkanlah. Saya pun bukalah tangan dia tu. Rupanya bukan gelang. Tulang dia timbul. Kan waktu tu saya macam Allah. Apa ni kita tengah mengalami sesuatu yang kita tak pernah terfikir kan. Saya boleh letak elok-elok, saya duduk jauh. Waktu tu abang ipar ni dalam ICU. Memang blank lah. Saya tak boleh nak bayang. Tapi saya tak menangis. Dia macam tak keluar air mata. Kan? Kemudian dalam pukul 8, pukul 9 tu dapat berita daripada ICU yang abang ipar pun meninggal. So bila meninggal, keluarga abang ipar ni pun dah ada berkumpul situ. Sebab abang ipar ni adalah anak sulung dan cucu sulung yang kahwin dalam keluarga dorang. So seekor lembu memang keluarga belah Kelantan providekan untuk kenduri tu. So dia jadi kenduri arwah lah. Yang tu kan. So saya ingat lagi mak kepada abang ipar saya ni, bila dia tahu anak dia ni
Dia menangis tepi longkang tau. Abang masa tu duduk tepi longkang. Saya memang dah duduk tepi longkang tapi saya tak menangis. Dia tak keluar pun air mata tu. Abang duduk seorang ke Saya semua? duduk seorang, dia datang. Dia menangis lah, dia menangis. Mak kan, anak dia meninggal kan. Dia menangis. Sampai kan waktu tu, saya pun rasa saya kejam juga kot. Saya cakap kat dia, saya rasa ayat saya tu bisa kot waktu tu. Saya cakap, Apa yang abang cakap? saya cakap macam ni, saya kata, makcik hilang seorang tau. Saya hilang 3. Jahat saya. Abang herdik ke apa bang masa tu? Tak cakap elok-elok lah. Dia pun Makcik hilang seorang, saya hilang 3 orang. saya hilang 3. So dia macam tersentap sekejap. So saya memang kesal lah dengan kata-kata tu. So kita pun tak boleh kontrol diri kita waktu tu kan. Kita tak boleh kontrol. So malam tu mandi jenazah. Bila mandi jenazah dalam pukul 1 pukul 2 pagi. Mandi jenazah di hospital jugalah. Bila mandi jenazah ni saya dah dilema. Orang-orang lain ni, ahli rombongan ni semua dah macam apa orang panggil yang putus harapan ni. Dia dah exhaust gila lah. Dah tak boleh buat apa-apa dah. Semua duduk tepi je. Tak ada siapa pun nak uruskan jenazah. Bukan tak ada siapa, dia dah macam tak mampu nak uruskan jenazah. So saya waktu tu saya fikir satu je waktu tu. Ini amal aku yang terakhir untuk mak ayah aku. Dengan mandikan diorang ni. Tapi aku nak pilih siapa? Ayah, mak, kakak. Saya tak tahu nak pilih waktu sebab benda tu berlaku serentak kan. Jadi saya pilih mak sebab memang saya rapat dengan mak. Kan? Ayah saya ni saya just jenguk-jenguk je. Tapi ada orang hospital lah yang uruskan. Daripada Kuala Kerai nak balik ke Sungai Koyan, bawa tu pukul apa bang? Pukul 1, pukul 2 pagi kot. Pukul 1, 2 pagi. Jadi saya ingat lagi waktu tu, saya uruskan arwah mak lah. Arwah kakak saya tak uruskan lah. Orang lain uruskan. Sebab saya tak proper pun kalau saya nak uruskan arwah kakak kan. Jadi lepas settle semua, adalah adun Kuala Kerai kot waktu tu dan datang semayang jenazah depan hospital, depan forensik tu. Kemudian yang saya ingat, itulah waktu tu kita punya kejam tu. Kenapa saya kata kejam? Sebab malam tu memang ramai reporter. Ramai sangat reporter. Yang saya ingat reporter TV3 naik kereta Eddie Resort. Insan Eddie Resort. Dia dalam gelap-gelap tu dia sampai-sampai terus dia sarungkan dia punya kamera pump, dia buka lampu cerah lah kan. So dia pun start nak mencari, nak tanya-tanya orang lah kan. Kita waktu tu saya kejam kot waktu tu. Saya macam kau ni nak menyebut hal aku lah. Macam tu lah. Tapi kita faham. Sekarang kita faham lah itu kerja dia kan. Masa tu tak faham. Masa tu dia tak boleh terima. Sebab pada kita dia macam kacau kita kan. Faham. Kan. So dia start bertanya lah, tanya makcik saya macam mana kejadian. Yang saya ni keluar masuk tadi, sekejap pergi tengok ayah, sekejap tengok mak ni. Kita macam bagi ayat-ayat sinis lah dengan dia kan. Tapi jahat juga mulut waktu tu kan. So last kali pendek cerita lepas mayang, kena buat keputusan. Kat sini saya akui saya dan mungkin adik-adik saya ada tersilap buat keputusan. Sebab kita waktu tu baru 2 hari kahwin. So kita masih rasa kakak tu adalah milik kita. Okey. Sedangkan dia dah ada suami. Faham. Kan? Jadi keluarga belah lelaki minta untuk kebumikan kakak tu di Kelantan. Tapi waktu tu kita punya perasaan ni kakak kita. Ni adik kita. Jadi kenapa dia perlu di Kelantan? Dia perlu dengan mak ayah. Nampak tak? Waktu tu kita tak normal lah fikir. Faham. Kan? So bila jadi macam tu, kita buat keputusan abang ipar akan dikebumikan di Kelantan, di kampung dia. 3 jenazah ni akan dibawa balik ke Sungai Koyan. Akan dibawa balik Sungai Koyan. Itulah keputusan malam tu. Dan bagusnya keluarga belah abang ipar saya dia sangat-sangat menghormati kami waktu tu. Sampai hari ni hubungan sangat baik. Tiap-tiap tahun kami melawat mak ayah dia. Dah macam mak ayah lah. Tapi dia still muda. So bawa lah balik ke Sungai Koyan. Pukul 1, 2 pagi. Pukul 2 pagi. Yang kelakarnya, nak kata kelakar pun tak kelakar juga. Naik Black Maria. Bawa 3 jenazah ni bang? Sebab van jenazah tak cukup nak bawa jenazah 3 orang. Okey. So last kali sebab abang saya polis, kita minta bantuan polis waktu tu untuk sediakan Black Maria yang besar tu, terak tu, untuk bawa jenazah. Jadi jenazah tu dibaringkan lah dekat Black Maria. Kemudian jenazah yang putih tu kan semua kan. Kemudian siapa nak jaga kat atas tu? Saya lah seorang sebab saya yang bujang, yang lain semua ada anak-anak, yang lain semua dah tolak dah. Aku ada anak ni semua kan. Sudahlah. Abang lah yang kena jaga kat Black Maria. Lepas tu saya ingat lah ada polis tu bagi saya lampu suluh. Lepas tu dia pun pasang lah lampu Kalimantan dekat dalam Black Maria tu. So
Duduklah kita duduk dalam tu dengan jenazah tu pagi-pagi. Yang orang ni semua dalam kereta follow Black Maria tu. Pukul 1-2 pagi pula tu. 1-2 pagi tu kan, jalan gelap kan. Momen terakhir. Momen terakhir. Tapi takut tu ada, tipu lah tak takut kan. Lepas tu tengah-tengah perjalanan tu tiba-tiba lampu tu kan bergerak, lampu Kalimantan tu. Dia belaga lah pula dengan body truck tu. Short, gelap. Kan, tu yang pakai torchlight tu. Patutlah dia bagi torchlight. Aduh, potonglah abang. Kan. Jadi waktu tu memang sedih lah sebab kita datang hidup, balik tu dah macam tu kan. Dan dalam perjalanan tu daripada pukul 1-2 pagi tu nak bawa balik ke kampung tu, saya ingat lagi ada satu momen tu, masa tu tak ada highway lagi. Dia kena lalu Bukit 7. Saya tak ingatlah belah mana, tapi tiba-tiba saya perasan jenazah arwah kakak dia terlangkup. Sebab jalan tu kan. Bayangkan kita seorang-seorang kat belakang tu, polis semua duduk depan. Kan? Terpaksalah terlangkup kan. Waktu tu memang sangat sedih lah. Momen yang sangat sedih lah. Kakak yang membesar dengan kita tu dah tak ada kan. Mak ayah lagi. So, itulah memang dalam truck tu menangis je lah kerja. Tak boleh buat apa kan. Sebab macam semalam okey, 2-3 hari kita gembira lagi. Ini dah jadi macam ni kan. Dan bila sampai kampung rasa dalam pukul siang lah, dalam pukul 7, pukul 8 macam tu. Saya rasa kenduri, masa hari kenduri dengan hari kebumi tu, hari kebumi lagi ramai orang datang. Sebab yang mana yang tak boleh nak datang hari kenduri, jadi datang. Sebab semua terkejut. Kan? So, waktu tu saya ingat lagi, kita tak mandi kan daripada siang tu, daripada malam tu. Saya tukar baju je. Saya tukar baju Melayu. Kemudian orang tolak saya untuk jadi imam solat jenazah. Tapi waktu tu saya terpaksa tolak sebab saya rasa saya mental tak stabil. Dengan kita dah mandikan jenazah, still badan kita kotor. Saya tak nak solat jenazah tu jadi tak sah ke apa disebabkan saya kan. So saya bagilah ke orang lain waktu tu. Tapi waktu tu sampai waktu tu saya tetap tak menangis. Menangis dalam truck tadilah. Tapi saya tahu momen terakhir saya nanti adalah masa kat liang lahat. Inilah amal saya yang terakhir kepada kedua ibu bapa saya, yang mana lepas ni saya takkan jumpa lah. Masa kat liang lahat tu memang menangis lah. Kan? Dan tapi saya rasa saya puas sebab kita mandikan, kita berbakti sampai ke liang lahat kan. So 3 kali tau. ya. Memang saya tak pernah fikir saya akan hilang mak secepat tu. Kan? Dan saya hilang. Dari situ start banyaklah Allah sebenarnya bagi satu pengajaran yang sangat pahit. Tapi hari ini saya boleh kata manis. Sebab kalau saya kekal macam dulu, saya rasa saya tak jadi pun saya hari ini. Tapi sangat pahit lah. Pengalaman tu sangat pahit lah. Kan? Tapi 3 jenazah tu dikebumi dalam satu liang lahat bang? Ya. Dalam satu lubang kubur. Dalam Satu lubang kubur lah. Kan? So satu-satunya saya rasa kubur di Sungai Koyan tu yang ada 3 jenazah sekali. Okey bang, so lepas dah selesai ke bumi, masa tu kan orang dah ramai. Masuk berita, masuk paper, masa tu ramai kan. Masa tu. Cuma bawa lawyer. You buat cerita sedih. tak, sebab kita nak bawa kepada poin yang I sendiri secara personal belajar pasal kehidupan. Daripada kisah Abang Zari, saya belajar kehidupan dia bermula macam mana kan. Okay. So selesai dah ke bumi semua. Which is abang dengan arwah kakak ni kan jarak umur dekat. So abang sangat rapat. So dengan arwah mak. So abang jaga cerita dengan saya yang abang atas gap umur terlalu jauh. So kat rumah tu memang abang tinggal berempat. So bila ketiga orang dah meninggal, so abang kat rumah tu seorang kan. So kongsikan dengan kita momen tu bang. Dia macam mana cakap rumah yang kita duduk tu tiba-tiba hilang seri dia. Hilang mak ayah, hilang. Dan jiran-jiran pula kebetulannya bila berlaku kejadian tu, diorang start pindah tau. Ada yang duduk di KL, ada yang duduk di rumah anak. Dia sebab dia tak rasa seri tu dah. Sebab benda tu terlalu tragis pada diorang. Diorang pun tak sanggup nak duduk di rumah diorang. Jiran-jiran tu. Jiran-jiran. Jadi rumah saya tu dia hanya satu lorong ke dalam. So lorong tu kosong. Kalau saya ada memang saya seorang lah. Sampaikan saya bila saya pergi ke kedai makan, orang kata berani ya kau duduk situ. Sebab diorang rasa macam berhantu sebab 3 orang sekali meninggal kan. Tapi saya duduk situ saya okey lah. Kan tak ada apa pun perasaan. Cuma saya belajarlah daripada situ yang saya tak boleh bergantung harap pada manusia.
Sebab saya takut saya kecewa. So kita kena berdikari lah. Start situ saya rasa saya kena berdikari. Kan? Masa insiden tu abang dekat UIA kan? Belum lagi 2 minggu nak register masuk UIA main camp waktu tu. So maknanya lepas tu abang balik ke UIA. Ya, kita register UIA. Maksudnya 2 minggu lepas tu kita register UIA. Waktu tu pun dah start dah rasa sedih. Orang lain datang dengan mak ayah. Saya datang waktu tu dengan abang yang sulung dengan anak dia. Jadi macam lost sangat. Kan? Bila masuk bilik, orang lain adalah mak ayah tolong susunkan barang kat almari dia kan. Kita seorang-seorang kan, pandai-pandai lah kan. Jadi itulah kot. Tapi susah nak cakap. Sebab abang cerita dengan saya yang momen bila abang balik ke Sungai Koyan, rumah dah tak ada kan, dah tak ada siapa kat rumah pasal bila time raya kan, abang dan kakak mungkin balik raya kat rumah pasangan, so abang raya seorang-seorang. Mungkin share sikit lagi bang. Dia bila raya, dia macam ni, bila dia UIA Gombak, dia sebab dia Gombak ni bawah Selangor. So Selangor ni banyak cuti. Tu problem dia. Bila banyak cuti Selangor banyak cuti. Bila dia banyak cuti, so kita akan, orang kata student akan balik ke kampung. Dan UIA pula bila cuti semester dia kena keluar daripada asrama. Dia kena keluar daripada asrama. Dia tak boleh duduk asrama. Kunci bilik kena pulangkan kepada college office kan. So saya ni mula-mula saya balik. Mula orang lain balik, kita pun kemah-kemah barang balik. Tapi bila sampai kampung, baik aku duduk UIA. Orang lagi ramai, ni kampung tak ada orang pun. Makan tak ada, apa tak ada. Maksudnya macam tu lah, tak ada siapa sedia makan kan. So benda tu lama-lama buatkan saya, itulah macam saya cakap, kena berdikari lah. Saya tak boleh bergantung pada orang. Kadang-kadang saya ada mengharapkan ada orang datang bagi makanan. Tapi tak ada. Kan kita kena cari sendiri, kita berdikari sendiri. Jadi ada satu momen nak cerita kelakar pun. Momen mana bang? Yang Raya Haji tu? Raya Haji. Datuk tak pernah dengar bang cerita dengan Datuk bang? Aduh. Dia gini, dia ada 1 tahun tu, saya tanya dengan adik-beradik, Raya Haji ni siapa balik kampung? So kebanyakan adik-beradik kata tak balik. Sebab Raya Haji pendek kan. Saya ni cuti. Takkan saya nak duduk rumah abang kakak, dia keselesaan tu tak sama. Kan. So last kali saya pun balik. Mula-mula saya pergi ke rumah abang saya waktu tu di Bukit Buntung. Kemudian daripada Bukit Buntung saya gunakan jalan Gap Kuala Kubu untuk pergi ke Rauk. Saya guna jalan tu naik motor. Saya rasa saya sampai, silap saya waktu tu, saya pukul 10 malam saya sampai di Bandar Rauk. Jadi waktu tu lapar. Tapi fikir tak apalah, sampai kampung kan kita carilah restoran mana-mana kan. Terlupa sebab kampung tak sama macam KL. KL pukul 2 pagi pun ada makan. So pukul 10 pagi, 10 malam, 11 malam, 11 lebih saya sampai kampung. Sampai kampung pun saya teringat, alah esok raya. Mana ada kedai buka pukul 11 malam ni kan. So balik masuk rumah, buka peti ais, tengok tak ada apa makan pun. Kan, tak apalah esok lah. Esok kan kedai buka, kita pergi. So pagi esoknya sembahyang raya, saya pun pergilah sembahyang raya kan. Saya pergi sembahyang raya. Seorang-seorang je bang? Seorang-seorang lah. Terpaksa lah. Kan. Kawan-kawan pun dah ada yang balik, ada tak balik, ada jumpa, ada tak jumpa kan. So lepas sembahyang raya tu saya start motor. Saya pergilah ke kedai. Tengok kedai semua tutup. Oh saya teringat, Allah ni hari raya, mana ada orang buka kedai. Kan. Lepas tu perut lapar ni, daripada petang tu tak makan lagi. Jadi saya fikir macam mana nak makan ni. Lama saya teringat, okey hari ni orang sembelih lembu. Kan. Saya pun balik rumah, saya asah parang arwah ayah. Pergi dengan niat nak pergi tolong sembelih lembu, dapatlah sikit daging kan. Bolehlah masak konon-kononnya. Saya pun buatlah, tolonglah, ada lembu ada dalam 6-7 ekor, saya tolonglah 1 ekor. Tolong, tiba-tiba bila time nak pembahagian ni, tapi ni bukan salah siapa-siapa ni, salah saya lah. Saya terlalu sensitif waktu tu. Adalah kawan arwah ayah tu, dia mengira-ngira lah. Ni kan bagi kat dia, tapi dia tak tunjuk saya waktu tu kan. Jadi waktu tu saya macam sedihnya aku dah lapar kan. Dia tak tunjuk aku. Lama saya basuh parang tu, saya simpan. Saya start motor, saya pergi kubur. Saya menangis kat kubur. Orang semua dapat daging, sampai ke aku daging pun tak tapi dapat. Tapi silap saya lah, sensitif sangat waktu tu kan. So menangis kat kubur sebab tak sangka benda tu akan berlaku kat kita kan. Dulu kita ada mak ayah jadi pelindung. Kan, tiba-tiba ni dah tak ada siapa kan. So saya balik. Tengah hari tu saya balik, lepas puas menangis tu, balik saya tidur di rumah kan.
Tengah-tengah tidur, tengah bunyi motor datang. Rupanya ada kawan saya datang. Dia kata, dengan siapa kat rumah ni? Cakap seorang je. Kau dah makan belum? Oh, memang waktu tu memang lapar kan? Belum. Mak aku panggil datang rumah. Saya dengan kawan saya ni, kita berkawan tapi kita tak pernah duduk rumah dia pergi makan. Daripada dulu lagi. Faham. Tapi hari tu, memang saya tak malu dah lah tak pergi. peduli lah. Mak dia tu memang kawan arwah mak. Alright. Kan? Saya tanya dia macam dia tahu saya balik. Dia kata, mak aku nampak kau dekat tempat sembelih lembu tadi. Kan? So, makanlah. Saya makan rumah makcik tu. Dia pula bagi lontong yang, dia orang Jawa. Lontong yang balut daun pisang tu. Sedap. Saya tak malu makan. Bertambah-tambah saya makan. Siap nak balik tu, dia bekalkan lagi. Saya sampai hari ni saya ingat makcik tu punya jasa lah. Memang sampai hari ni saya jumpa anak dia, saya kata, waktu aku kelaparan tu mak kau yang bagi aku makan kan. So bila balik rumah, saya pun malam tu makan tu lah sebab kedai memang tak buka. Pagi esok saya fikir, kalau aku duduk sini tak makan lagi aku ni kan. Kedai tak buka lagi. Saya start motor, saya balik KL. Balik UIA. Bila balik UIA, dari kedua ni, balik UIA, foreigner yang kat UIA ni budak-budak Rusia, budak-budak Bosnia. Dia ingatkan saya Endon. Apa raya kebab kau nak balik? Raya budak Malaysia mana balik lagi? Dia tanya saya apa? Indonesia kat mana? Jadi saya menyoroklah dalam bilik sebab tak boleh duduk bilik sebenarnya. Tapi saya memang dah buat kunci pendua waktu tu. Saya masuklah bilik waktu tu. Itulah cerita saya. Okey bang. Yalah, itu point yang abang belajar, abang cakap kat situ ibrah ada abang belajar yang kita datang ke dunia ni seorang dan kita akan balik pun seorang. Macam mana boleh datang benda tu, thoughts tu boleh datang pada abang? Tak tahulah, benda tu datang sendiri kot. Dia atas kefahaman, kalau kita bergantung pada manusia, kita mungkin akan kecewa. So, kita buat yang terbaik untuk diri kita, tapi kita jangan susahkan orang. Kita bantu orang, kalau kita ada kelebihan, kita bantu orang. Tapi kita kena berdiri atas kaki kita sendiri. Itu saya lah. Okey bang, saja saya bawa cerita tu kan. Pasal abang very close dengan arwah mak. Which is sama lah dengan J. Very close dengan mak kan. Tapi abang dah lalu episod tu dululah kan. Okey J, apa yang You pula bawa cerita mak pula hari ni. dia Hal lah. tak, macam kalau untuk makluman abang, kita punya episod-episod sebelum ni kita banyak serius cerita bisnes, kan, cerita pengalaman, kan, cerita pandangan dari segi agama and what not. Cuma saya nak bawa satu angle baru. Sebenarnya bisnes ni kita tak boleh lari dari soal kehidupan. Agama, bisnes, kita ada sisi kehidupan. So kali ni perkongsian tentang sisi kehidupan abang tu pada saya mahal. Betul. Cuma mungkin kita taklah rush, tak naklah terlalu cerita kehidupan ni pasal dia akan ambil masa yang sangat detail. Cuma ibrah daripada cerita abang tu pada saya secara personal, dia melekat lah. It's not easy Remy. 3 orang serentak tau. And then at very young age, dia dah jadi anak yatim piatu. Kalau cerita I pula, my father passed away when I was just 24. Belum sempat nak balas jasa lagi tau. Belum sempat nak tunjuk yang aku jadi orang. Walaupun untuk proses menjadi orang tu menempuhi banyak sangat dugaan, konflik diri lah, nak buktikan apa pun tak tahulah sebab you were uninformed, you were too young, you were too naive, you were too stupid. You know, and then like macam I sangat rapat dengan mak I, memang dunia I adalah mak I. Jadi sebab apa yang I buat dekat mak I adalah apa yang I tak boleh buat dekat bapa I. Jadi memang I merajakan mak I. At least I ada peluang lagi tau Remy. Tapi kalau dan you juga, you know. Kalau bercakap soal parent ni je kan, daripada dulu kan, ada satu benda yang saya sendiri pun tak ready bang. I sendiri satu benda yang I tak ready adalah bila mana kalau saya bang kehilangan parent saya. Ini daripada dulu saya cuba bersedia tapi sampai sekarang saya pun tak boleh bersedia bang. Kerana bila saya berfikir tentang momen tu je, I jadi takut tau. Of course. I terfikir yang kalau malam dapat phone call kadang pukul 2-3 pagi kan. Saya dah mula cuak tau bang. Ini mak saya, bapak saya. Until now saya agak trauma kalau tiba-tiba phone call malam, saya jadi takut tau. Pasal saya tahu saya tak ready, pasal saya very close
dengan parents saya. Until now saya memang takkan ready kalau saya dapat berita tu. Betul. Jadi daripada abang punya cerita tu, dia memberikan saya peringatan yang abang hilang sekelip mata tu. Ya. Dia macam Datuk cakap tadi kan. Kita tak sempat nak buktikan diri kita pada mak ayah kita, tak sempat nak berbakti. So di pihak saya, bila saya ada kesedaran tu, apa yang saya buat adalah saya berjanji dengan diri sendiri. Saya cakap dengan Allah, saya kata, kalau seandainya saya hidup ni, saya sedekahkan semua apa benda yang saya buat baik. Kalau ada pahalanya, saya nak sedekahkan pada mak ayah saya. Dan tu yang memandu saya sampai hari inilah. Sebab tu kalau abang tanya saya kenapa boleh buat satu keputusan yang orang boleh buat untung, tapi saya tak buat, saya rasa saya nak benda tu jadi pahala, dan kalau benda tu bagus, saya sedekahkan pada mak ayah saya. Itu saja yang saya boleh buat. Saya tak sempat macam Datuk cakap tadi lah, nak tunjukkan pada dia. Tapi harapnya dengan kebaikan yang saya buat tu jadi pahala pada dia. InsyaAllah. Saya harap sampailah. InsyaAllah. Kan? InsyaAllah. Kita doakan semoga Dah kenapa pula episod hari ni Remy? macam I bagi tahu lah kan. Dia Ni satu betul-betul tanpa skrip ni. memang betul tanpa skrip. Saya datang sebagai lawyer ni dah jadi lain dah ni. I dah siap soalan dah ni Remy. Dia saya ceritalah. Ya bang. Bila saya di UIA waktu tu pun ada masalah juga. Tahun ketiga di UIA, saya dah tak boleh bendung dah apa yang dalam kepala saya. Saya perlukan bantuan. Tapi kawan-kawan tak tahu saya bermasalah, dan saya tak cuba tunjukkan pun saya bermasalah. Kawan-kawan tak perasan pun apa yang saya alami. Jadi dari situ sebenarnya membentuk diri saya yang jadi gelak. Jadi apa bang? Gelak. Dia boleh gelak, dia boleh ketawa. Sebenarnya benda tu adalah cara untuk saya express. Ada fasad lain untuk cover kekecewaan yang sangat tebal dalam jiwa. Dan saya sendiri pun sebenarnya hampir bungkus juga beg baju saya. Saya rasa saya nak balik kampung. Saya tak boleh nak duduk di UIA sambung belajar. Sebab saya rasa macam tak ada apa dah saya nak teruskan. Saya dah tak ada mak ayah waktu tu lah. Faham. Tapi ada yang menasihatkan saya, macam orang rumah saya waktu tu. Ada kawan-kawan yang nasihatkan, siapa lagi yang akan bantu diri saya kalau saya tak teruskan. Nak tak nak saya kena teruskan perjalanan ni. Saya kena habiskan belajar UIA. So masa saya tahun 3, saya ingat saya tak boleh ni tau. Tak boleh nak, benda yang dalam diri ni dia macam nak meletup keluar, tapi tak ada siapa boleh bantu saya. Bila kita cuba cerita dengan kawan-kawan, ada setengah kawan dia tak faham. Betul. Dia buat lawak je apa kita cakap tu. So last kali saya menyerah diri, saya ingat saya jumpa kaunselor di UIA. Saya tak tahu kenapa saya jumpa, tapi saya rasa saya perlukan bantuan waktu tu. So bila saya jumpa kaunselor di UIA, dia kata, kenapa baru datang jumpa saya? Kan awak depression sebenarnya. Dia kata. Tapi depression yang mana awak still boleh kontrol diri awak tu. Awak tak buat bukan-bukan. Tak buat bukan-bukan. So dia pun bagi pesanan kan. Ada masalah datang jumpa saya balik. Tapi saya tak pernah jumpa orang lepas tu. Sebab saya rasa, betul ke aku depression? Aku rasa aku okey je. Kan? Kita in denial. Tapi saya habiskan juga belajar lah. Sebab saya fikir, kalau aku tak habis belajar, aku nak jadi apa? Tak ada siapa yang akan bantu aku dalam hidup ni. Jadi aku nak tak nak, aku kena habis belajar. Aku kena jadi seseorang lah. Supaya aku boleh hidup lah. Kalau tak, aku akan menyusahkan orang. Itulah perjalanan saya. Jadi sebab tu saya kahwin tahun akhir. Datuk? Masa di UIA tu dah masa kahwin di dah. UIA. Jadi dalam tempoh tu daripada 2001 tu bila kita tahu kita dalam depression tu masih lagi boleh kahwin. masih boleh kahwin. Sebab apa bang, masa tu dah rasa kesunyian ke apa bang? Ya memang sunyi sebab orang lain balik kampung ada mak ayah, ada family. Kita balik kampung kita tak ada apa-apa. Super lah. Jadi kahwinnya Waktu tu lah pemikiran waktu tu kan. Kena pula lagu masa tu lagu intim kasih kekasih kan. Cuba nyanyi sikit bang. Cuba nyanyi sikit. tak pernah lagi bang guest menyanyi bang. Okey. Cuba nyanyi sikit bang. Jangan rosak pokalnya. I nak tanya ni ya bang Tadi I dengar statement yang mengatakan you rapat dengan mak dan you tak berapa rapat dengan your father. Apa yang you buat sekarang adalah apa value daripada kedua ibu bapa you yang you Embrace. ambil dan embrace. Dia begini. Memang saya kurang rapat sikit pada ayah sebab ayah ni sebenarnya bekas askar. Okey. Dia garang. Faham. Dia sangat-sangat garang. Jadi you pula anak manja. Ya. Memang mak defense saja lah. Jadi kita nampak ayah tu watak yang tak bagus, mak yang paling bagus. Okey. Kan?
Tapi bila dah lama-lama ni, kita nampak, oh sebenarnya aku salah faham dengan ayah aku. Ayah aku tu tegas sebabnya macam ni. So kita sebenarnya tersalah faham. Itu hakikat yang saya dan adik-beradik saya akui sekarang. Sebenarnya tak ada salah pun kat ayah tu. Cuma cara dia berbeza dengan cara mak. Kita lebih selesa sebab mak manjakan kita. Jadi kalau tanya saya, bila saya dah ada anak-anak, saya cuba baiki apa yang terkurang dulu. Kan dulu ayah saya ni memang tak manjakan pun anak-anak. Dia takkan pegang kita, dia takkan peluk kita sebab dia bekas askar kan, cara dia tu kan. Tapi sekarang saya dengan anak-anak memang saya sentiasa peluk walaupun anak-anak dah besar, sebab saya rasa saya tak nak lepas momen tu. Kan? Tu saya lah, tu kan. Tapi kalau cerita pasal kisah hidup abang ni kan, masa kita duduk kat Kota Warisan tu, saya ingat 3-4 jam cerita kisah hidup abang ya. Itu yang, yalah dalam podcast ni kita tak boleh lah nak bawa semua. Tapi that moment tu pada saya mahal lah. Which is lepas parent abang meninggal, kakak abang meninggal, and then abang seorang-seorang kat UAE, and then abang berkahwin. Okay. Dah habis Okay, cerita cukup. meninggal. Tadi soalan I. Of course 20 tahun Allah bagi peluang, you ada mak bapak, dan sekarang you in another phase of life. Apakah value mereka yang you nampak dan dia menjadi pegangan hidup you dalam buat apa yang you buat sekarang? Okey, dia macam ni tu. Walaupun kita nampak 20 tahun saya hidup dengan mak ayah, tapi bila saya kira balik, 12 tahun je. Alright. Sebab bila saya masuk tingkatan 1 tu saya dah duduk asrama. Okay. So maksudnya umur 13 tahun ke 20 tahun tu saya dah keluar. Maksudnya timeline saya dengan mak ayah tu 12 tahun je sebenarnya. Faham. So sebab tu saya punya kepercayaan lah. Untuk anak-anak saya kalau boleh duduk rumah dulu lah. Faham. Lepas SPM baru keluar. Sebab kita tak nak dorang hilang momen dengan kita tu. Macam saya rasa macam kalau aku duduk rumah dulu, aku mungkin dapat panjangkan tempoh 12 tahun tu. Kan? So kalau nak jawab soalan Datuk kan, mungkin walaupun momen tu tak panjang, tapi saya rasa saya belajar banyak lah. Belajar banyak. Antara satunya kena ikhlas. Ikhlas ni ataupun jujur ni, yang ini selalu saya cakap dengan staff-staff saya. Jujur ni adalah sesuatu yang sangat mahal. Kenapa mahal? Sebab semua orang boleh cakap aku orang yang jujur. Aku orang yang mana. Dia boleh self-claim. Aku orang jujur. Tapi jujur ni sebenarnya bukan bermula dengan kita claim diri kita jujur. Jujur ni bermula dengan diri sendiri. Maksud saya jujur dengan diri sendiri. Kalau dengan diri sendiri kita tak mampu jujur, macam mana kita nak jujur dengan orang lain? Contoh paling mudah saya bagi. Semayang isyak, tak semayang, kita tidur dulu. Pukul 2-3 pagi tersedar, aku tak semayang isyak lagi. Tapi tak bangun. So maknanya benda tu pun kita tak boleh nak jujur dengan diri sendiri. Macam mana kita nak janji dengan orang, aku seorang yang jujur? So jujur ni kena bermula dengan diri sendiri. Sebab kalau kita jujur dengan diri kita, tak ada siapa pun boleh ragui kita, dan tak ada siapa pun perlu risau dengan kita. Dan kita pun tak perlu risau dengan orang sebab kita boleh jujur dengan diri sendiri. So value jujur tu lah yang abang embrace. Ya, dan benda ni saya terapkan dalam bisnes saya. Saya di bisnes saya selalu cakap dengan staff saya tak perlukan pemantauan dengan korang. Kan, saya tak perlu nak check kerja korang dah siap ke, kerja korang tak siap ke. Sebab kalau korang ada sifat jujur, korang akan boleh buat kerja korang. Saya tak perlu pantau pun. Sebab tu saya di office saya tak ada punch card. Di office saya tak ada CCTV. Punch card tu apa? Punch card Tamprin. Tamprin. Oh. Tamprin. Gen Z bang. Sebab pada saya jujur. Sebab kalau kita boleh jujur, kalau tim kita boleh jujur dengan kita, tak ada apa yang perlu kita risau. Jujur datang daripada hasil didikan mak bapak abang. Ya, ya. Abang tau pada 10 tahun muda Episod sebelum dari- ni share. Share. Episod kali ni abang. Padahal 10 tahun muda dari I. Faham. Jujur ya. Jujur So, sangat mak bapak mahal. ni mereka adalah orang yang jujur. Inilah value yang mereka tunjukkan dan menjadi pegangan abang sampai sekarang. Ya, sebab jujur ni semua orang boleh mengaku dia jujur. Tapi hakikatnya dia seorang yang tahu. Dia jujur ke tak? Sama ada diri dia jujur atau tak. Ya, dia seorang je tahu. Faham. Kan? Saya teringatlah masa saya darjah 6, saya ada baca satu buku dulu. Buku tu adalah satu hadis. Dan saya ingat hadis tu sampai hari ni. Hadis tu berkata benarlah kamu sekalipun pahit. Masa saya mula-mula baca darjah 6, saya tak faham pun. Apa benda yang pahit? Kan? Rupanya bila hari ni saya faham.
maknanya kita kena sentiasa bercakap benar. Berkata benar Sekalipun pahit. sekalipun pahit. Tapi itu selalu disalahertikan, Remy, nak mencelah juga. Orang kenal I sebagai orang yang garang. Label tu penting. Perbuatan tu dan niat dan tujuan tu tidak perlu diambil kira. Faham tak? Sebab untuk mendengar benda yang jujur, macam abang kata tadi, biarpun terpaksa berkata pahit, sebab pahit tu perlu diletakkan pada satu tahap bahawa J ni garang. Tapi bila dah jadi sesuatu, tak nak ada pengakuan tentang betul apa kata J. If I were to listen, then it wouldn't happen like this. You know? Yalah. Bagus. Teruskan. Macam you cakap lah, orang just nak dengar apa yang dia nak dengar. Betul. Sama juga kalau sebut tentang orang nak dengar apa? Orang nak dengar apa yang dia nak dengar. Sama juga kalau macam dalam sebagai lawyer kan. Sebagai lawyer, banyak yang datang jumpa lawyer sebab dia nak validate apa yang dia percaya. Ini antara kalau orang kata ketakutan takut jumpa lawyer. Sebenarnya lawyer takut jumpa orang macam ni. So kita dah boleh masuk topik kita dah bang. Okay. Topik kita pada podcast kali ni bang adalah takut jumpa lawyer. Okey bang, mulakan bang mukadimah tu bang. Dia lagi satu ya bang You lost your parents and then you lost practically your happiness. Yeah. So you have to build your own new happiness. Dan you pilih untuk jadi lawyer. Lawyer is so unhappy things to do. Yeah. Sebab apa? Lawyer perlu menyelesaikan banyak masalah orang. Padahal you sendiri terpaksa tanggung banyak isu dan konflik dalam diri you sendiri. Apa kekuatan abang sebenar-benarnya? Saya rasa kalau saya sebagai seorang lawyer, saya adalah strategis. Okay. Saya strategis yang mana saya sukakan cabaran. Alright. Dan setiap kes yang datang tu kalau dia lebih mencabar, itu adalah keseronokan pada saya. Faham. Itu adalah attitude towards how to handle the work. Dia adalah macam gini. Passion tu. Yeah, I am already a lost soul. You know what I mean? I don't have anybody. And then somehow I spend the next 20 years of my life being alone. Okay. Sepatutnya you bekerjalah dekat pusat. Apa tu dekat yang theme park happy-happy ke. Ya, betul. Mencari kebahagiaan. Dia dekat timpa. Dia bukan gini. jadi lawyer. Yalah. Tambah masalah. Correct. Dia gini, bang. Kerja dekat Okay. Kizania ke. Kan? Saya pun tak pernah terfikir. yang pegang apa pelampung. Jadi maskot Ya. Tapi ini dahlah kesedihan. Tahun ketiga di universiti you dah nak meletup. Dah nak give up, dah tak nak belajar. Pilih pula untuk jadi lawyer. Okey. Ni kalau saya lah ya. Sebab tu siapa yang pernah tengok file lawyer, file law firm? File law firm. Tak pernah tengok. Datuk pernah tengok I pernah kerja dekat legal firm. Oh ya. Setiap file law firm dia akan diikat dengan ribbon. Ya betul. Kenapa? Saya tak tahu bang. Okey. Kenapa? Kenapa setiap file law firm diikat dengan ribbon? Kenapa dekat pejabat-pejabat lain, pejabat arkitek tak ada pun ikat dengan ribbon? Kenapa? Sebenarnya dia ada simbolik. Ya. Simbolik dia adalah apabila kita ikat ribbon tu, maksudnya semua masalah kekal dalam file. So bila kita masuk office, kita buka file tu, kita akan buka ribbon, maknanya masa tu masalah datang balik dalam kepala kita. Oh, the moment you untie, maksudnya akan keluarlah masalah itu. Kita itulah yang sepatutnya sebab seorang lawyer fikir. Bila kita nak balik, kita ikat, kita simpan file tu cukup. Jangan bawa balik rumah. Abang masih praktis lagi benda tu? Masih? Ribbon tu? Masih lagi? Betul tak Remy? Sebab I ada pengalaman kerja dengan beberapa legal firm. I was doing some consulting work. Tay and Partners. I was working for Azmi and Associate, Raja Darrell and Co. Semua big firm tu. Semua big firm. Waktu tu lah, waktu muda-muda remaja. Semua file dekat dalam firm adalah brown paper. File dengan punch hole. Pakai yang warna hijau tu, yang ada metal tu, untuk diorang masukkan dokumen. Itu dia punya simbolik. That is the symbolic. I didn't know. Hari ni baru I tahu. Okay, does being a lawyer make you happy? So far okay. Happy. Berapa tahun abang jadi lawyer bang? 20 tahun lah. 20 tahun. 20 tahun. Abang tanpa sedar. happy. Tanpa sedar. Happy. So far happy lah.
start abang practice lawyer law daripada umur berapa, daripada tahun bila sampai berapa bang? Main kalau 20 tahun berapa? 2006. Saya call to the bar tahun 2006. So sampai sekarang lah. Tak pernah skip langsung 1 tahun. Sebab Why tu do you choose to practice? satu saya rasa kena dengan jiwa. Okay, kenapa I tanya soalan ni bang? Okay. Dulu masa I bekerja dekat Tay and Partners, very big in corporate law, dorang very big in shipping dengan trademark. So dorang punya inside jokes. Dorang kata kalau dorang ambil legal assistant, junior lawyer, dorang ada this inside jokes. Dorang kata kalau ambil budak IIU, ini semua calon magistrate. Ya. Sebab apa? Okay. Kemudian dorang lebih prefer ambil budak UiTM because dorang kata ini Chinese firm tau, very big firm. Lepas tu dorang kata dorang suka ambil budak UiTM sebab UiTM ni dia punya disposition tu lain sikit, dorang lebih daring. Sebab in Malaysia also UiTM has one of the best legal school, law school. Betul. You know, so why do you choose to practice instead of becoming a magistrate ataupun becoming a judge? Saya memang ada cita-cita ke arah tu tapi belum lagi buat masa ni. Oh, ada lagi lah. Masih ada lagi sebab saya rasa saya nak cuba serve to the nation lah. Tapi belum lagi lah buat masa ni. Dengan menjadi judge. Mungkin kalau diterima nanti kan, tapi kita tak pastilah kan. Faham. Apa yang akan jadi di masa depan. Cuma buat masa ni saya punya aim adalah saya nak cuba sambung PhD dulu. Saya nak cuba sambung, saya nak cuba expand saya punya knowledge dan lepas tu baru saya fikirlah sama ada saya nak proceed atau tidak. Faham? Okey bang, kita nak pergi point ni kita yang seterusnya. Lepas ni nak cakap pasal PhD ni Remy. PhD. Ada hari tu over the weekend somebody ask me, dia kata, Jay, you tak nak buat PhD ke? You tak nak ke gelaran doktor at this level? I kata, I nak jadi doktor veterina. Sebab apa? Sebab apa nak jadi doktor veterina agak sarkastik betul. Betul? Apa nak mengubat binatang-binatang. Sebab mengubat orang dah payah sangat, biar mengubat binatang. Doktor juga. Dah tak lalu nak tengok manusia lah. Hidup layan binatang. Kan? Sorry mencelah. Okey bang. Point dia adalah yalah bila kita bawa topik sekarang ni especially business owner lah kan. Semua akan jumpa lawyer bila tengah problem. Cuba bang kupas bang. Dia macam ni lah. Saya sebenarnya inilah antara yang selalu saya cakap kalau ada peluang. Kenapa nak jumpa lawyer time bermasalah? Kenapa tak jumpa lawyer time tak bermasalah? Kenapa anggap lawyer tu penyelesai masalah? Sedangkan lawyer boleh jadi penghalang kita daripada mempunyai masalah. Benda ni yang saya tengok kalau usahawan, dia rasa sayang sebenarnya duit dia kalau tak ada masalah. Dia rasa macam mungkin kos lawyer mahal. Dia fikir macam tu. Sedangkan kos lawyer akan mahal sebab nak settlekan masalah dia tu. Sebab dia nak cuba berjimat mungkin beberapa ratus ringgit untuk consultation. Menyebabkan dia rugi RM5,000 contoh. Dia cuba nak jimat kat situ. Benda ni yang saya rasa kena diperbetulkan. Jumpa lawyer sebelum ada masalah. Maksud abang macam mana bang? Kita baru start. Apa fungsi you Fungsi lawyer untuk SME ni sebenarnya? Dia apa macam kerja you untuk menjustifikan nak buat payment voucher, bayar ZAP. Okey. Dia macam ni, kalau untuk SME punya business, kita tahu SME ni tak macam corporate firm. Okay. Yang mana dia dah ada legal department, dia dah ada semua everything dah structured. Protection tu dah solid lah. Protection tu dah solid dan lebih structured. Untuk SME dia cacah mabah biasanya. Dia lah bos, dia lah kuli, dia lah lawyernya, dia lah everything. So untuk SME ni bergerak, biasanya SME ni apa yang saya nampak lah, usahawan SME, diorang sangat bijak berniaga. Dia sangat pandai menjual produk-produk dia. Tetapi dia selalu langgar dinding. Maksudnya? Maksudnya kadang-kadang dalam keterujaan dia berbisnes, dia nampak peluang baru, okey aku pergi pada peluang baru ni. Sedangkan peluang tu tak patut dia ambil pun. Dia patut concentrate pada bisnes dia je. Jadi kat sinilah fungsi lawyer tu, kalau ada, dia tolong cakap,
oh no, you jangan pergi situ, itu bukan you punya forte. Kan, you just concentrate pada you punya business. Ataupun you jangan duit you yang ada dekat company ni, you jangan gunakan untuk business yang you sendiri tak boleh control. So inilah fungsi lawyer, dia tolong jaga daripada langgar dinding. Sebenarnya itu baru satu fungsi lah. Kedua, dari segi structure business. Untuk SME ni biasanya structure business tak mampan lah orang panggil. Right. Kan, dia tak teratur. So lawyer lah yang akan bantu untuk structurekan business dia supaya at least ada structure daripada tak ada langsung. Ni part of the 7 pillar punya topik lah. Last kali pillar ke-7 structure. Macam tadi kita bincang tentang suami isteri dalam company. Right. Kalau ada lawyer akan advise you all kena buat partnership agreement. You all tak boleh kekal macam ni. Sebab kalau berlaku apa-apa pada hubungan you all, dia akan gagal dengan company ni. So bila gagal dengan company, antara efek dia adalah pekerja yang dah lama kerja. Dia nak cari kerja kat mana? Dia nak kena mula balik tempat baru. So rugi. Pada masa yang sama, kalau laki bini tadi ada partner lain, mungkin ada 3 partner. Disebabkan hubungan dia berdua dah masam, yang partner seorang ni akan sengsara. Macam mana dia nak buat bisnes? Tersepit. Satu. Kemudian kalau macam saya cakap tadi yang tentang kematian. Kalau misal katalah suami itu mati. Ni kita kata kalau isteri tak ada dalam company ya. Dia berpartner 2 orang. Yang A ni yang memang cari bisnes, memang dia pandai cari bisnes. B yang duduk office yang manage bisnes. Tiba-tiba A bawa kereta, accident. Meninggal. B tak boleh nak buat bisnes. Dia hanya tahu structure. So A ni tadi lepas dia meninggal, share dia tu tadi akan jadi milik siapa? Akan jadi milik family. Kalau family okey, dia serahkan semua pada B, mungkin B boleh usahalah. Tapi kalau family ni lantik anak sulung dia, okey kau gantikan arwah ayah kau dalam company ni, adakah anak yang sulung tadi boleh bekerjasama dengan partner yang asal ni? So kalau tak boleh bekerjasama, nampak company yang dah dibina mungkin 10 tahun, 15 tahun, dia akan collapse sendiri. Sebab tu pentingnya ada lawyer untuk advise benda-benda ni yang mungkin tak nampak lagi hari ni. Okey bang, basic lah bang. Bila kita baru memulakan bisnes, SME lah, kita baru start Anak bisnes mencelah. kan. Sekejap. Bosan soalan you. Sekejap. Nanti saya nak tanya ni sebab lawyer. CA 2016, Companies Act 2016. Single person director. I am a shareholder. I am also a director of a company. If I die? Okey. Kalau yang ini satu isu jugalah. Mungkin company tu kita terpaksa tutup kalau tak ada pewaris yang akan sambung. Okay, let's say I give you a context. So I run Bliss. Okey. Single director. Single shareholder. Kemudian run business, I have like 20 staff. For example, I punya current liability, hutang lawyer, hutang supplier ada 1 juta. I ada hutang bank 1 juta. Okey, so nak buat macam mana? So I mati. Okey. Kalau dalam hal macam ni, kalau ada lawyer, kalau saya lah, saya akan advise kepada owner tu, tolong ambil keyman policy. At least keyman policy tu boleh cover hutang-hutang dia. Dan keyman policy ni jangan ambil sikit, tak boleh cover. Ambil yang boleh cover hutang dia. So kalau jadi apa-apa, at least orang yang ada dalam company tu boleh run lagi company, boleh bayar hutang lagi. Okay, itu keyman policy. So what happened to the company? Siapa yang akan waris? Yeah. Yang itu bergantung pada waris dia nantilah. Akan tetap difaraidkan juga. juga. Kalau mungkin isteri dia akan take over, depends pada waris waktu tu. Depends pada waris. Sebab tu saya nak berbalik kepada soalan ni bang. Bila kita SME, kita baru start business. So macam mana lawyer macam abang akan datang dan protect SME? Okey. Kalau bagi satu konteks. Okeylah. Sekarang ni orang ni baru berbisnes. Okey. Volume pun 1 bulan, let's say lah dia buat 50,000 contohnya. So bila waktu yang sesuai, lawyer akan datang dan protect SME ni? Okey, first kali kalau saya akan tengok structure dulu. Okey. Adakah SME ini dalam bentuk enterprise ataupun senam berhad? Benda ni yang kita kena structure betul-betul. Itu benda yang paling basic lah? Benda paling basic. Sebab ramai je yang start dengan enterprise. Tapi bisnes tu sebenarnya dah bukan enterprise. Yang dah sepatutnya convert kepada senam berhad. Kalau saya lebih suka bisnes tu kena senam berhad sebab dia lebih banyak membantu usahawan tu sendiri. Kan? Kalau enterprise ni dia banyak halangan untuk berkembang sebenarnya. Right. So kalaulah bisnes tu memang dah mampu untuk pergi pada senam berhad, elok pergi pada senam berhad. Jangan kekal pada enterprise. Sebab enterprise ni dia melekat kat body tau. Right. Kalau kena saman,
owner tu sendiri yang kena saman. Kalau senam berhad, kurang-kurang dia ada protection kat situ sebab dia separate legal entity. So benda basic yang SME patut tahu tentang undang-undang tu apa bang? Structure company. Structure company. Structure company dengan governance. Macam kita cakap tadi lah. Ya. Kalau kita dah berniaga, kita kena tahu corporate governance. Macam mana nak govern kita punya business ni. Apa duit yang kita boleh ambil, apa duit yang kita tak boleh ambil. Apa claim yang boleh kita buat, apa claim yang kita tak boleh buat. Kan, contoh, kata business owner Senam Berhad. Sabtu Ahad kita pergi makan dengan family kita, kita pergi claim kat office. Itu tak betul. Tapi berapa ramai yang buat. Kereta rosak, claim kat office. Tak betul. So benda-benda ni governance, corporate governance tu kena betul. Berbalik kepada kata abang lah, tak perlu minta jujur daripada orang, kita sendiri yang kena Ya, jujur. Jangan, contoh. Kita nak pergi berjalan contoh. So kita createkan satu meeting di tempat kita berjalan dan kita claim dengan office. Benda ni tak betul. Kita berjalan atas kapasiti individu, family kita, tapi kenapa kita nak claim dengan office? Sebenarnya kalau tanya saya, ramai je usahawan-usahawan yang merompak company sendiri tanpa disedar. Kan? Dengan buat claim-claim yang dia happy dengan claim tu, tapi sebenarnya company yang parah, company yang bleeding. Kalau abang sebagai lawyer kan, abang tengok SME dekat Malaysia ni, adakah mereka ni dalam keadaan selamat? Okey, dia sebenarnya bergantung Soalan pada kalau keadaan selamat. Masuk I tu selamat ni maksudnya macam abang banyak jumpa SME, which abang tengok kan, banyak SME ni dia orang tak celik undang-undang ah. Dia orang main bulldoze je buat bisnes contohnya. Dia ginilah. Sebenarnya untuk satu bisnes, kalau tanya saya, kita perlukan 3 kalau usahawan lah. Dia perlukan 3 orang ni. Satu accountant. Okay. Kedua adalah COSEC. Okay. Ketiga adalah lawyer. 3 ni sebenarnya membantu. Salam. Tak sampai. Salam yang kedua di podcast. Okey bang. 3 ni adalah watak utama yang setiap SME kena ada. Sebab 3 ni yang akan bantu usahawan tu untuk kembang lagi tinggi. Dan juga daripada langgar dinding. Itu kalau tanya saya lah. Tapi berapa ramai usahawan yang ada ketiga-tiga ni? Dia mungkin ada 1, dia mungkin ada 2, tapi dia tak ada 3-3. Even je kalau kita tengok Donald Trump pun, kalau dia jumpa orang, kiri kanan dia legal advisor dengan finance. It's what you say, especially to the media. Dia tak nak salah bual sebab dia selalu akan kena troll. Itulah sebabnya. Okey, berbalik kepada cerita ataupun penjelasan abang tadi. So this is also what happened juga dengan I di S-Asia. Walaupun kita jual coklat je bang So the first thing when I joined them 2024, the first thing I did was, because I'm an accountant, I told the founder we need to get our in-house legal counsel ataupun we need to have lawyer that we pay on retainer. Jadi bila kita ada lawyer that we put on retainer, dia tidaklah mahal mana pun. Betul. Sebab bukan setiap masa pun kita perlu lawyer ini. Jadi apa sahaja case yang kita tak puas hati dengan supplier, kita akan, kadang-kadang budak-budak akan terlepas pandang. Dia tak baca the fine print. Sebab selalunya dekat invoice ada ENOE. Emission and apa? ENOE tu? Delivery order apa? Bukan, dekat invoice kan ada that disclaimer that was actually a fine print, dan selalunya diorang akan terus terima, so of course staff tak ada awareness ataupun tak ada pengetahuan tentang all this corporate document ataupun dokumen-dokumen yang sah laku ni. So kita akan sentiasa refer to lawyer. Can we proceed with this? Can we check? Can we, what do you think of this? To just give second opinion sebenar-benarnya. Jadi senang bila kita plan untuk berbisnes. Betul. Datuk cerita tu saya teringat dululah. Saya pernah ada handle satu kes yang kesian sebenarnya pada owner Senam Berhad tu. Kan? Yang mana tiba-tiba dia dapat claim daripada company A mengatakan company A telah pun menjual barang kepada dia. Yang mana bila dia petikaikan benda tu, company A kata, see, this is my delivery order. You dah accept. Somebody has signed. So, kes ni kalau bawa ke mahkamah, kita tak boleh kata kita tak terima. Clear cut. Nak tak nak kena bayar. Nampak tak? Kat sinilah problem dia bila tak delivery order tu tak disemak betul-betul, tak ada SOP lah senang cerita, macam mana nak terima.
Bila sebut SOP ni pun sebenarnya saya nampak ada satu benda yang ramai usahawan terlepas pandang berkenaan dengan harta intelek. Contoh saya bagi contoh. Bila usahawan ni biasa dia buat konten. Bila dia buat konten sama ada dia upah content creator kat luar ataupun dia guna yang internal. Mungkin dia buat poster, dia buat video. Tapi pernah tak usahawan ni, owner ni semak sources content tu datang daripada mana? Kebanyakan budak-budak pekerja ni dia akan ambil randomly dekat internet ke apa. Dan benda tu sebenarnya adalah satu copyright. Dan kita gunakan untuk promotion kita punya produk. Dan untuk owner copyright tu dia ada right tau. Untuk tuntut benda tu kat kita dengan penggunaan yang salah. So benda-benda ni SOP macam ni yang sebenarnya setiap usahawan kena ada. SOP terhadap penggunaan harta intelek. Kalau tak silap saya dalam tahun lepas ke 2 tahun lepas Asia kena kat sini. Kan dia ambil mural lukisan dekat Penang tu letak dekat dia punya kapal terbang. Dan owner lukisan tu saman. Saya tak pasti apa yang berlaku sekarang tapi saya ada baca benda tu. So nampak tak silly mistake pada saya. Sedangkan benda tu boleh dicegah kalau kita ada SOP yang betul dalam syarikat kita, terutama penggunaan harta intelek. Yalah, even baru-baru ni pun video daripada menteri KBS kita, dia ada ambil shot daripada influencer dan dimasuk dalam video tu. Influencer tu hantar LOD apa dekat kementerian. Nampak? Sebab harta intelek ni adalah satu mungkin saya boleh kata benda yang baru di Malaysia ni. Jadi ramai pemilik bisnes usahawan dia tak faham lagi kepentingan nak tahu apa benda harta intelek tu. Dia mungkin tahulah trademark, patent apa benda tu, tapi dia tak tahu apa kepentingan benda tu untuk tahu dalam bisnes dia. Tapi abang cakap pasal harta intelek tadi kan. Abang sebagai lawyer, zaman sekarang kan zaman ChatGPT kan. I tengok even kawan-kawan pun sekarang buat kontrak pakai ChatGPT je bang. So dia rasa benda tu dah govern, dia dah prompt betul-betul kontrak tu dia buat dan itulah kontrak yang dia berguna tanpa dapat nasihat daripada lawyer. Macam mana bang? Benda ni juga satu cabaran. Inilah ketakutan lawyer sebenarnya. Bila jumpa kes-kes macam ni. Sebab kerja kita nak merepair benda tu. Contoh kan baru-baru ni saya dapat panggilan daripada owner kepada copyright satu filem yang dalam Malaysia ni yang terkenal lah sebenarnya. So dia cerita dia sekarang dia dah sign satu agreement dengan pihak ketiga untuk commercialkan filem tu menjadi satu bentuk karya seni yang baru. Tapi sekarang dia rasa macam dia tak happy dengan dealing tu. Okay. So saya cakap ada agreement tak? Dia kata ada. Agreement siapa yang buat? Oh kawan saya buat. Kan? Kawan tu lawyer ke? Saya tak pasti tapi dia kata dia boleh buat. So dia pun bagi saya tengok. Bila saya tengok agreement tu dia punya title dia MOU. Okay. Title dia MOU tapi isi kandungan dia agreement. Nampak tak dia hybrid? MOU ni kita tak perlu Memorandum of understanding. Dia tak ada legal binding MOU. Tetapi content tu adalah berbentuk agreement. So macam mana nak tafsirkan benda tu? So sekarang dia nak revoke ke, dia nak terminate ke, memang bermasalah. Ya. Lagi satu bang, saya nak tanya. 2025 apa tu ada regulation mengatakan employment contract perlu kena stamping. Ya, ini yang terbaru lah. Yang terbaru. I wonder whether ada tak company buat tu? So far company yang di bawah kita jagaan kita memang kita suruh ikut lah. Ya. Memang kita suruh ikut sebab kita tak nak ada implication yang lain masa depan. Tapi saya tak pasti company lain lah. Alright. Mana yang betul-betul ambil kita sebagai retailer memang kita suruh. Tapi ini adalah kenapa saya tanya soalan tu sebenarnya nak bagi PSA kepada viewer, kepada usahawan dekat luar sana, the moment when you offer employment contract to your staff, you must know that it has to be stamped. Betul. The more you delay, the more cost stamping tu akan meningkat. Penalti nanti. Sejak bila benda ni? 2024, 2025. Ya, betul. Dah 2 tahun ni Dah juga 2 lah. tahun. Ya, 2025. Kena Memang stamping, kena eh? stamp, kena Memang bayar kena stamp. duty stamp. Dekat LHDN. Alright. Soalan seterusnya. Verbal agreement Okay. admissible to court or not? Admissible. Cuba explain bang. Okay. Dia kontrak ni dia ada dua jenis. Satu verbal,
satu yang bertulis written. Cuma apabila kita pergi court, bila ada written tu lebih mudah untuk kita buktikan. Verbal ni dia kena usaha lebih sikit. Dia kena ada orang yang boleh support. Ya betul, memang ada berjanji macam tu. Kita kena tengok dari segi kondak parties. Walaupun tak ada kontrak, tapi kondak tu menunjukkan macam ada kontrak. Mahkamah akan tengok macam tu. So nak kata tak diterima langsung tak betul lah. Macam mana nak cari evidence tu bang? Dia depends pada fact of the case. Right. Kadang-kadang kontrak tu berkenaan apa, verbal tu berkenaan apa. Contoh, katalah business. So walaupun tak ada kontrak, tetapi conduct tu parties ni tadi memang menunjukkan dia sedang berkontrak. Betul. Ada pembayaran, ada deliver kerja. So walaupun benda tu tidak bertulis, tetapi conduct tu sendiri dah boleh menunjukkan bahawa memang wujud kontrak antara dua. Contoh kan, pekerja dengan majikan tak ada kontrak. Tak ada kontrak. Tetapi pekerja ni boleh tunjukkan kepada mahkamah bahawa walaupun aku tak ada kontrak dengan dia, tiap-tiap bulan dia bayar gaji aku. Gaji aku masuk daripada akaun dia. So kenapa dia kata aku bukan pekerja dia? Exactly. Benda-benda tu lah. Betul. Even sekarang pun Abang also Remy and then probably PSA juga. Dulu ada dua jenis contract employment. Satu contract of service, satu contract for service. Yeah. You know, selalunya kadang-kadang isu usahawan juga adalah kalau baru nak bermula, sales pun tak banyak, then you needed staff. Instead of bagi contract of service, full-time employment, you bagi contract for service. Meaning to say, it's a contractor. Akan tetapi, according to JTK pula, the moment kalau dia kena comply waktu kerja, dan dia physically attend work, bukan WFH, bukan working off-site, it's deemed staff. Contract of service. Ya, betul. Betul, saya setuju. Cuma saya tengok bang, sekarang dia dilema tau. Ramai SME yang dia rasa untuk JTK contoh, banyak memihak kepada pekerja. Jadi majikan-majikan ni biasanya di mahkamah industri lah, kan. Jadi SME ni tak diprotect. Misalnya sebanyak benefit yang diberikan kepada pekerja. Itulah bang ulas sikit tentang benda ni bang. Adakah betul sebenarnya ataupun sebenarnya tak SME ni masih diprotect dari segi undang-undang? Okey. Macam mana? Kalau jawapan secara rasminya, dia tak ada bias pada mana-mana pun. Okey. Kan sama je, pekerja pun dia cover, majikan pun ada. cover. Tetapi joke di dalam pasaran orang panggil, dia akan lebih kepada pekerja. Kenapa? Ni joke lah. Kenapa? Sebab jabatan tenaga Kerja. So takkan dia nak menyokong majikan? Tapi sebenarnya Remy, I just wanted to rebut on that. Sebenarnya, it's a practice sepatutnya for you to even notify JTK kalau ada staff bermasalah, berhenti. Let's say kalau I memang celaka lah dekat company you, toxic, update thread, you know, do all that, and then you are able to capture. You can also, as an employer, you can also report to JTK about the staff. Betul. Tapi itulah measure yang abang ni kata majikan ataupun employer ni tak nak buat. Dan bila diorang terkena, diorang akan rasa macam mereka tak didengar. Sama juga tu kalau misal kata kita punya company bermasalah. Tak, memang kita tahu company kita ke depan ni memang akan bermasalah. So terus maklumkan pada JTK. Mungkin kita perlu lakukan pembuangan kerja. JTK akan bagi advice, akan suruh kita isi borang semua. So bila berlaku juga benda tu, kita tak akan dipersalahkan. Tapi berapa ramai majikan yang refer pada JTK? Tak ramai. Tapi je kalau contoh kan SME nak bayar retainer lawyer kadang-kadang 4-5 ribu juga sebulan. Betul. Costing juga untuk SME. Ya. Kan? So that's why bang, diorang kadang-kadang fikir 4-5 ribu pun tak mampulah nak bayar. Tapi bila berhadapan dengan situasi disaman, ditipu, dikhianati. Jadi itu yang berbalik kepada daripada episod 1. Ramai orang pandai berniaga tapi tak ramai berbisnes. Sebab kebanyakannya bila seronok kononnya berbisnes makin tamak. Dan berlaku ketidakjujuran. Tak ada stewardship of the business. Even as a lawyer, for him, dia punya prinsip hidup dia adalah jujur. Tak payah jujur pada orang, jujur pada diri sendiri. There's no awareness for you to really protect
Faham? kepada risiko-risiko yang akan datang kepada syarikat. Yeah. Faham? Yeah. Bang, cuba abang komen bang. SME ni kadang-kadang tak mampu tau bang. Nak bayar retainer pun tak mampu. Apa advice yang abang boleh bagi bang? Dia beginilah, macam kalau tanya saya, mampu tak mampu tu depends pada SME. Okey. So kalau dia rasa dia perlukan lawyer, berbincanglah. Saya rasa lawyer ni pun manusia, dia takkanlah nak keras juga. Ni harga aku tak boleh kurang. So saya rasa jumpa lawyer, bincang. Kan? Serendah berapa bang boleh kita engage dengan lawyer ni? Dia depends pada lawyer. Adakah sebulan 500,000 ringgit kita dah boleh ada lawyer bang? Saya rasa depends pada lawyer. Dia tak semua lawyer akan sama. Okey, kalau abang lah. Okey. Kalau nak RM500 boleh, tapi dia punya benefit dia tu dia tak boleh lah RM500 tapi dia nak benefit RM5,000. Faham? Kan? Dia tak boleh lah expect dengan membayar RM500, kau kena jawab semua soalan aku. Kau kena settle semua masalah aku. Benda tu pun kena ada, kejujuran tu pun kena ada juga. Ya. Yelah, sebab kita tahu je kan, bila dah sampai dekat court je, Ya. kos dah berapa pula? Betul. Okay, untuk menjawab soalan you, macam I ya. Although I may know how to do certain things, I have the experience, I have the knowledge, you know. Tapi bila I dekat Asasia ya, Remy, ini konteks real life. The first thing I suruh Syed untuk buat keputusan adalah hire lawyer. The first thing, tugas utama untuk lawyer ni buat adalah I bagi semua employment contract. I bagi employment contract, I bagi terms and condition of service. I suruh dorang review dulu. So, and then I bercakap apakah benefit, apakah perks yang kita nak offer dan apa juga bentuk penalty yang kita nak impose kepada pekerja dalam syarikat. Jadi very clear. Jadi lawyer akan draft special employment letter yang sesuai dengan apa kita punya condition. Alright. Masa I baru berkenalan dengan lawyer yang kita ambil. So they offer, sebab I bagi tahu, okay, satu kita punya nature of business. Apakah bentuk ancaman yang bakal datang? Macam mana cara kita berurusan dengan supplier? Macam mana cara kita nak timeline, provide readiness of product kepada kita punya customer. Macam mana kita nak tahu barang bila kena sampai, timeline kilang and all that. You know, untuk pastikan internal capability itu berlaku. Jadi bila mereka faham apa yang bentuk nature of the business, jadi baru mereka boleh quote. Dia bukannya satu harga fits all. Faham? Jadi bila I tahu ini adalah harga lawyer, jadi I dah tahu, I dah boleh masukkan lawyer fees ni dalam bajet syarikat. Jadi itulah datang burn rate yang mana kita patut faktorkan. Dan bila mereka datang berurusan dengan kami pada awalnya, they don't offer us the actual amount. Dia kata kita baru salam kenal. Jadi I want to offer you this. Sebab lawyer ni pun nak tahu sama ada dia perform up to our expectation ataupun tidak. Betul. You faham tak? Jadi diorang pun tak tahu. Sebab kita belum lagi build relationship. Betul. Jadi daripada tu, are you happy? So that's why contract dengan lawyer pun sentiasa renew. Sebab situasi bisnes kita pun akan sentiasa berubah daripada Betul. tahun ke tahun. Yeah. Kan? Size bisnes kita. Kan? Cabaran baru, supplier baru. Kan? Benda ni yang banyak orang terlepas pandang tau bang. Sebab tu tadi bila kata tentang harga, saya rasa harga ni boleh dibincangkan. Ikut kepada keperluan syarikat. Dia tak akan orang kata jumut RM5,000. No. Ya bang, cuma apa yang komen saya bang adalah kan, lawyer-lawyer ni sepatutnya perlu lebih mesra dengan SME tau bang. And because of lawyer, you all tak boleh nak advertise sesuka hati. Betul, kan? betul. So you all kena ambil satu langkah ke depan dengan approach terangkan, berjumpa, consult kan. Kalau tak, protection ni tak berlaku. At last bila berlaku cases sakit, barulah orang akan jumpa lawyer. Saya setuju. Sebenarnya kalau macam saya sendiri pun, saya selalu cakap kos untuk di mahkamah tu adalah jauh lebih tinggi berbanding kalau kita cure lebih awal. Kan? Sebab bila pergi ke mahkamah, even kita menang di high court, kita akan ada satu lapis lagi di mahkamah rayuan. Dan silap gaya kalau opponent kita tu berkemampuan, dia akan pergi lagi pula kepada mahkamah federal. Betul. So sampai bila kita nak menghadap benda tu? Sedangkan kita perlu berbisnes. Betul. Kan? Fokus kita perlu pada bisnes. Kacau Remy. Even me personally kan. Yalah je kan, macam you kan, you punya experience dah lama.
So bukan semua SME yang akan faham understanding macam mana yang you nampak. So especially orang yang baru berbisnes. Somehow dia akan fikir yang standard lah, sakit baru jumpa doktor. Business ni bila ada challenge yang disaman baru akan mula cari peguam. Betul. That's why saya beritahu kepada peguam macam abang supaya mendekati SME ni bagi awareness supaya lebih senang akses untuk dapatkan contact dan what not kan. Okay bang. So kita dah nak soft landing. Dekat ujung sesi kita ni, okay. So saya nak abang mungkin berikan sedikit nasihat kepada mereka yang menonton atau mendengar kan, yang buat bisnes ataupun tak buat bisnes, okay, tentang undang-undang yang ada dalam negara kita ni yang diorang kena tahu dan mula praktikkan atau mula faham. Cuba abang terangkan bang. Undang-undang Yalah, ni soal undang-undang yang berada di persekitaran kita lah. Okay. Cuba abang simplify. Negara kita ni ada undang-undang tau. Okay. So kita buat bisnes contohnya kan. Adakah undang-undang ni sebenarnya sangat adil kepada semua orang, tak ada diskriminasi. So which is kita jangan takut dengan undang-undang ni, follow je undang-undang ni maka kita akan selamat contohnya. Okay, kalau tanya saya lah, undang-undang semua dah cover dah. Baik. Dah tak ada apa dah, cuma mungkin perlu tambah baik je. Tetapi kalau nak jawab soalan ni susah juga saya nak jawab soalan ni. Mungkin saya boleh simplify kepada jangan takut kepada lawyer tu mungkin. Okey, boleh. Okey. So sebenarnya kalau tanya pada saya lah, sebenarnya kita kena buang perasaan takut kepada lawyer. Orang takut pada lawyer ni mungkin satu sebab kos. Tapi tentang kos ni sebenarnya kalau jumpa lawyer sebelum bermasalah jauh lebih murah, jauh lebih rendah berbanding dah ada masalah. Sebab bila ada masalah, kita ni macam doktor. Kita nak kena ubati penyakit tu kalau boleh ubat. Tapi kebanyakan kes bila dia datang tu memang kes dah hancur. So untuk kita berjaya mengubati dia, kita terpaksa gunakan semua apa yang kita ada untuk bantu dia. Sebab tu kos tu mungkin akan tinggi. Kan? Jadi sebenarnya jangan anggap lawyer ni sebagai musuh. Anggap lawyer ni, kalau nak senang saya boleh kata macam mesin X-ray. Okay. Bila mesin X-ray ni ramai orang takut nak buat X-ray sebab takut. Kan kalau aku buat kan dapat tahu pula aku ada penyakit ni. Betul tak? Nak buat medical check up takut. Tapi lawyer ni lah sebenarnya yang boleh bagi satu legal check up tentang masalah kita. Dia yang boleh memberi satu apa orang panggil pandangan jujur kepada masalah kita tu. Yang mana mungkin pandangan tu kita sendiri tahu. Tapi kita tak nak iakan, kita tak nak validate dengan benda tu. Tapi lawyer mungkin boleh bagi tahu, cik tak boleh teruskan dengan cara ini. Sebab cara ini akan menyebabkan bisnes cik jatuh masa depan. Lawyer yang mampu bercakap macam tu. Tapi berapa ramai yang berani jumpa lawyer untuk dengar advice lawyer tu. Kan? Dia hanya berani jumpa lawyer bila dia dah kena saman. Ataupun dia nak menyaman. Sedangkan benda tu patut dia jumpa lebih awal supaya kos tu lebih rendah. Tapi ada persepsi juga bang. Yang orang kalau tengok lawyer ni kan, lawyer ni boleh percaya ke tak boleh percaya ni. Kami hantar je bil banyak ni. Itulah persepsi juga. Kaki abang sebelah sekarang dah dekat neraka. Macam mana ni bang? Dia gini, tentang kalau tentang Kaki sebelah kat neraka. dia cerita kaki neraka dengan sejak zaman saya belajar lagi. Tak Kan? ada. Tak apa, Kenapa? tak saya cerita. It is actually inside family joke because my niece is also a lawyer. Tak tu, saya tak offended pun benda tu. Cuma benda ni memang normal. Sejak zaman saya belajar lagi, ada yang saya dengar sampai hari ni pun, mak saya tak bagi saya ambil law sebab takut masuk neraka. Kan? Sebenarnya saya rasa dalam podcast ni saya kena cakap benda ni. Yang cerita tentang satu kaki neraka ni sebenarnya dia bukan berdasarkan mana-mana sumber. Dia tak silap saya dia daripada hadis yang dhaif. Dia bukan datang daripada hadis yang sahih. Sebenarnya hadis yang lebih tepat adalah satu hadis yang menceritakan tentang Allah akan memberi ganjaran syurga kepada orang yang berbuat baik. Tetapi orang yang buat tak baik ni dia akan masuk neraka. Tu satu hadis yang betul sahih. Satu lagi hadis yang masyhur tu adalah berkenaan dengan hakim. Daripada 3 hakim, 2 akan masuk neraka, 1 masuk syurga. Nak menunjukkan sebenarnya beratnya tanggungjawab menjadi hakim untuk mengadili kes tu dengan betul. Tapi masyarakat interpret hadis tu, 2 hadis ni, itulah lawyer. Dia tumpu pada lawyer, dia tak tumpu pada bidang lain. Kalau kita
duduk kat pekerjaan yang lain pun kalau kita tak jujur tetap masuk neraka. Kan. Itu yang saya perlukan komen daripada abang tu. Betul. Pasal persepsi orang kan. Lawyer ni jujur atau tidak. Sebab ramai juga yang jumpa lawyer yang manipulate, yang akan mempergunakan klien ni. Macam mana bang? Okey, dia tengok pada kes yang cerita manipulate ni. Ramai yang cakap, okey, ni kita tengok dalam konteks kriminal. Kriminal. Orang kata lawyer putar belik sampai klien menang. Dia dah, contohnya dia dah mengedar dadah, kemudian kes menang, oh dia ni lawyer yang pandai putar belik. Sebenarnya tak. Konsep dia, ni panjang pula kita cerita, tak apa. Konsep dia sebenarnya macam ni. Setiap kes di mahkamah tu, sama ada civil ataupun kriminal, dia ada dia punya burden of proof. Burden of proof ni, kalau di peringkat civil kita panggil balance of probabilities. Dia terlalu technical lah ni. Okay. Dan di peringkat jenayah dia panggil beyond reasonable doubt. Macam mana nak terjemahkan benda ni dalam bahasa mudah? Senang je. Dacing. So dacing ni kalau dia sama rata dia sama berat. Kalau dalam kes civil dia balance of probabilities. Maksudnya dia mesti 51-49. Kalau dia 51, maknanya plaintiff menang lah. Maknanya cerita siapa yang paling hakim suka dengar. Cerita siapa yang hakim rasa betul. Walaupun dia 1%, dia akan menang. Itu dalam civil, balance of probabilities. Tapi dalam kriminal, dia beza sikit. Kriminal dacing tu dia kena macam ni. Maksudnya, 100% kes pendakwaan mestilah tepat. Tugas peguam bela dia hanya wujudkan 0.01% saja cukup untuk menyebabkan mahkamah buang. So, kalau dalam kes kriminal, tugas peguam kriminal dia bukan untuk putar belik, tak. Dia just cabar wujudkan keraguan kepada kes pendakwaan. Contoh, kalau dalam kes dadah, betul ke dadah tu berada dalam simpanan remi? Kan? Contoh. Kan? So kalau berjaya peguam bela berjaya tunjukkan keraguan 1% pun cukup. Poket kanan ke poket kiri? Ya. 1% pun cukup akan menyebabkan hakim akan buat keputusan no, adalah tidak selamat kita menghukum remi. Sebab konsep undang-undang tu adalah kalau boleh kita tak nak hukum. Tu konsep undang-undang tu dalam kriminal. Kalau dalam civil, version cerita siapa yang hakim suka nak dengar. Tentang cara nak buktikan tu satu ceritalah. Benda ni sebenarnya walaupun undang-undang kita kat Malaysia ni based on orang kata British common law. Right. Tetapi sebenarnya dia ada persamaan dengan Islamic law. Ada persamaan. Contoh kan saya kata tadi kan. Burden of proof tadi kan. Di dalam Islam kita ada konsep burden of proof dipanggil al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yamin 'ala man inkar. Maksudnya siapa yang membuat tuduhan dia kena datang dengan bukti. Dia kena datang dengan keterangan. Wal yamin 'ala man inkar. Maksudnya orang yang dituduh pula cukup sekadar mengangkat sumpah dia tak lakukan benda menafikan. Tapi kita tengok dunia hari ni macam mana benda ni dah berpusing. Orang nak tuduh, dia akan tuduh je. Oh, dia ni macam ni. Tapi tak ada bukti. Sekarang, sebabkan aku dah tuduh, kau tunjuklah bukti kalau kau tak buat. Nampak tak terbalik? Right. Dan itu yang menjadi kepercayaan ramai netizen dekat luar. Bila ada orang menuduh, yang dituduh kau buktikan. Sebenarnya dalam konsep Islam, tak ada pun. Orang dituduh patut duduk diam je. Dia hanya perlu menjawab apabila semua bukti dah dibentangkan, menunjukkan dia bersalah. Contoh, waktu tu barulah dalam konsep Islam yang dituduh ni kena membuktikan yang dia tidak bersalah. Tetapi kalau yang menuduh tidak ada sebarang bukti, orang yang dituduh perlu angkat sumpah kata saya tak buat pun benda tu. Cukup. Tapi apa yang berlaku kat dunia kita sekarang? Siapa yang kena tuduh tanpa usul periksa pun orang dah nampak dia salah. Lagi satu Pak, I nak tanya. Kalau I sangat inquisitive, nak tahu apa yang berlaku pada satu-satu kes. Okay, misal kata ada kes penyelewengan, kes yang high profile, sedang dibicarakan. How soon can I get the transcript? Okay, kalau and then my question, how soon public can see the transcript? What has been
discuss in court? Biasanya public boleh ada access tu selepas kes dah ada keluar keputusan. Oh, bila dah habis, dah ada summary judgment No, summary judgment one of the process. One of the Maksudnya process. dah ada satu keputusan muktamad Okey. di peringkat mahkamah tu, biasanya public dah boleh ada access. Okey. Ataupun lawyer dah boleh ada access nak tengok semua course paper. Dan kalau misal kata kes tu di High Court. Tiba-tiba pihak yang tak berpuas hati dia filekan di Mahkamah Rayuan. Faham. Okey. Hakim di High Court dia kena tuliskan ground of judgment. Ground of judgment. Ground of judgment. Faham. Dan ground of judgment ni pun boleh kita tengok Okay. selepas dia menulis tu. So finally, Ha. let's say I wanted to know what happened to this case. Ha. Untuk faham konteks apakah pertuduhan ataupun apakah kes ni all about, I boleh ambil read saman tu dekat High Court punya website. Ya, yeah. Dia kalau nak mudah lawyer lah. Sebab access tu lawyer yang ada access Lawyer. tu, e-filing tu. Ya. Then lawyer boleh semua boleh keluar dengan sedikit bayaran lah. Faham. Tapi kalau public boleh dapatkan daripada High Court juga. Boleh kalau nak mudah pakai lawyer lah. Faham. Sebab dia dah jadi public document. Dah jadi public document. Dia dah jadi public jadi document. untuk kita faham supaya Ya. kita tak baca social media dan kita ada Ya, kita ya. punya doubt dalam betul. kita buat kita punya judgement. Betul. Interesting. Sebab zaman sekarang dia mudah sebab kita dah gunakan konsep e-filing. Everything dalam server. Everything dalam server, so you can just obtain the document and then you can have a read. Ya. Dan untuk you faham apakah Betul. kisah ini berkisah tentang apa. Betul. Jadi you tak boleh terus jatuhkan hukuman. Ya. Kadang-kadang bila ada ground of judgment itu pun dah cukup. Untuk kita tahu apa yang berlaku dalam kes tu. Sebab hakim tu dah menulis. Dan kadang-kadang kes kita tu kalau di peringkat High Court lah biasanya, hakim akan hantar ground of judgment tu kepada ni jurnal. Mungkin CLJ, Current Law CLJ Journal, atau Lexis MLJ. MLJ. So kita dah boleh access kat situ. Teringat aku CLJ, MLJ. You pun dah macam lawyer lah. Tak dulu tu lah, masa teruk Datuk, Kerja dekat legal firm I kerja kat legal firm. Lepas tu kawan baik I dekat situ adalah librarian. Jadi bila I selalu pergi dekat library, dia selalu kata dekat I, dia kata pergi tengok, pergi buka ni. Buku tebal-tebal tu Ya, ni. ya. Dan dia kata baca apa summary judgment, apa dia punya case ni, case Ya. ni, case ni. Jadi I selalu baca. Jadi selalunya bila lawyer sebelum pergi court, diorang akan masuk library, Ya. diorang akan tengok Masa tu role you sebagai apa lah? accountant. Accountant duk baca semua. Sebab Hebat tu. bosan tak ada kerja. I kan overperform. Lepas tu I pula berkawan dengan librarian because I wanted to know macam mana how does the system work. You know, jadi bila I pergi dan I nampaklah lawyer-lawyer ni sibuk menelaah. Jadi I tanya apa sebenarnya diorang buat. So diorang kata diorang ada case sekian-sekian. Yeah. Jadi diorang nak pergi court. Jadi diorang kena siapkan dokumen untuk filing kat dalam court. Jadi diorang akan bagi tahu, diorang akan tengok library ni kes mana, precedent cases, kes terdahulu, diorang akan ambil tunjuk sampel dan favor siapa, plaintiff atau defendant. betul. Jadi untuk memudahkan urusan mahkamah. Betul. Okay. J. Dah. Oh, kita dah lebih daripada masa yang sepatutnya, Oh, ya. bang. Oh, tapi tapi it's interesting. okay kan. Aha. Sebab kali ni pun approach saya adalah kita tak nak terlalu kejar masa sangat. Right. Kita just nak bersembang slowly dan dapat input. Okey lah bang, kita dah nak soft landing Tapi ni. Remy, macam I lagi seronok nak berbual dengan Abang Zahari ni lah Remy. Dan kalau viewer nak kita jemput lagi, tolong leave a comment. Setiap episod Asyik nak sambung kan. Asyik nak jemput guest dua kali je. Tak, sebab bila kita buat tanpa skrip ni dan bila I keluar kan Remy kan, ramai orang, yelah, kita bercakap kepada kelompok yang mungkin nak dengar. Dan kita tak nak pun sibuk kepada orang yang tak nak dengar. Jadi bila diorang cakap, panggil lagi Cik Sus, diorang kata, panggil lagi Syekh, you know, dan mungkin juga I nak juga tengok komen dan feedback kalau mereka nak Abang Zahari. Sebab kita dah spend probably half an hour untuk kita tengok prinsip dan juga value nilai kehidupan yang membentuk dia sekarang. Betul. You know? Dia punya point dia macam ni tau Ya. bang. Bila kita buat podcast ni, reason kita adalah nak mendidik masyarakat kan. Bukan kita nak menjual apa-apa produk pun kan. Cuma bila saya dengan Datuk kita bawa platform ni, basically kita nak bagi siapa yang buat bisnes ataupun yang sedang buat bisnes ni,
diorang nak betul-betul celik tau. Sepatutnya bisnes ni patut buat macam mana? Macam Datuk selalu highlight, ramai orang pandai berniaga tapi tak pandai berbisnes. So bila kita bawa topik legal pada kali ni, undang-undang adalah kita nak peniaga ni selamat. Betul. Buat bisnes ni kena selamat. Supaya tak nak akhirnya bang, risiko ni ditanggung oleh business owner tu sendiri. Kan? Betul. Okay bang. So mungkin last word daripada abang lah, kita nak tutup dah je podcast kita kali ni kan. Episod kita kali ni bang, sepatah dua kata yang terakhir bang. Okay, first kali saya nak ucap terima kasih lah pada Datuk, pada Remy jemput saya ni. Saya sendiri tak tahu apa yang saya nak sampaikan sebenarnya. Adakah hari ini akan memberi sebarang impact kepada pendengar, saya tak pasti. Tapi saya harap dapat memberi satu panduan lah kepada pendengar. Cuma berkenaan dengan lawyer, dengan masyarakat ni, saya punya pandangan jangan takut jumpa lawyer lah. Kan, lawyer ni tak makan orang. Dan kalau lawyer ada menegur dalam masalah tu sebab dia tak ada kepentingan. Tapi ramai yang datang jumpa lawyer, dia takut sebenarnya, takut lawyer marah. Sedangkan lawyer bukan nak marah, lawyer just nak selamatkan dia. Kan? So jangan salah faham dengan lawyer. Dan jangan takut sebenarnya tentang costing. Saya rasa costing tu semua lawyer boleh berbincang sebenarnya. Kan? Dia bukan isu tu sebenarnya. Isu dia lawyer, macam saya perlukan kepuasan dalam pekerjaan saya. So dia bukan isu wang ringgit, dia lebih kepada kepuasan. Kan? So bila kita tengok macam contoh SME yang kita bantu tu meningkat naik, saya bangga. Saya bangga sebabnya at least ada buah tangan kita, air tangan kita menyebabkan dia naik. Itu kepuasan, bukan sekadar menangkis kat mahkamah. Untuk SME itu kepuasan saya. So pada saya, jangan anggap lawyer tu sebagai musuh ataupun satu benda yang perlu ditakutkan. Berkawan dengan lawyer, berkawan dengan accountant, berkawan dengan konsep. Itu akan membantu perniagaan kita untuk terus kembang. Thank you. Okay bang. Anyway, terima kasih bang sebab datang appear dalam episod kita kali ni. Sama-sama, terima kasih juga. Kita, kan. Terima kasih abang pun sudi luang masa abang dan memberikan pencerahan kepada Datuk. Basically ini kali pertama Datuk dapat bersembang dengan lebih dalam dengan abang. Kan? Terima kasih lah. Dan kali ini juga kita bawa satu overview yang berbeza. Kita bawa konsep kehidupan dalam permulaan podcast kita. Okay je. So last word untuk episod kali ni. Okay, kita tengok analitik 83% orang tak subscribe dekat podcast tanpa skrip. Jadi sudi-sudikanlah subscribe. Dan kalau ada saranan tentang topik apa yang kita nak kupas dalam aspek, dalam bentuk dan juga dalam konteks tanpa skrip, sila tinggalkan komen. Ya. Dan apa sahaja yang baik datang daripada Allah, Remy. Yang tak baik datang daripada saya. Terima kasih kerana sudi menonton. Assalamualaikum semua. Remy. Dan selamat malam. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Subscribe ni membantu kita untuk meningkatkan lagi views. Okay? Terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa lagi.